Assalamualaikum, kita kembali lagi dalam podcast baru nak naik. Baru nak muncul lah dalam industri dalam podcast lah. Okay. Tapi baru nak muncul pun alhamdulillah kita dah episod 2 dah. Okey, jadi kita dalam Lapak Boa. Apa tu Lapak Boa lah? Dia lapar nak berbual lah. Dia orang kata slang-slang bahasa Kelantan lah. Betul. Tapi macam biasa untuk yang pertama ni stres. Okey. Kan? Alright. Harga barang yang stres. Macam aku sendiri kalau untuk harga barang lah kan, aku selalu beli roti lah. Roti. Sebab kenapa pula roti kau stres? Anak aku suka makan roti. Lepas tu? Kan? So kalau kita tengok peningkatan harga daripada zaman 2007 sampai ke sekarang, peningkatan tu agak cepat juga tau. Daripada harga 90 sen sampai 2022 dia naik 150 RM50 sen. Dan sekarang ni harga dah jadi RM60 sen. Jadi maksudnya kau stres lah. Kalau beli satu orang semua tak rasa. Tapi kalau macam aku, family aku memerlukan banyak, so kena beli bundle lah. Terasa benda tu. Agak stres jugalah nak memikir. Kalau macam tu senang, kau uli. Uli sendiri. Baik kau suruh aku buka bakery senang. Macam kau sendiri pula lah. Kalau aku roti tak adalah sangat. Aku emas. Geram aku. Geram. Kalau emas nak diceritakan. Geram. Bila dia nak turun pun tak tahu lah. Turun dah. Aku stres. Tapi nak tanyalah, kalau cerita pasal emas ni, ada dah. Aset untuk kumpul emas sudah ada. Alhamdulillah adalah sikit. Tapi itulah dia, makin lama makin mahal aku stres. Apalah nak makin stres, awak dah ada. Sebab aku stres. Kenapa waktu murah aku tak beli? Tu je. Yelah betul lah kan. Daripada harga orang kata segram daripada RM30 dan sekarang ni dah beratus ringgit. Jadi sekarang kalau kata sekarang orang kata kita dah episod yang kedua ni, kita ada ada tetamu undangan. Ada tetamu undangan. Kita ada guest lah. Ada guest di mana guest yang pertama yang akan lapar buah. Kita nak tanya dia lapar ke tidak. Jadi kita akan nak membincangkan. Kita ada 3 segmen. Ya betul. Yang pertama kita ada segmen stress. Yang kedua kita ada segmen struggle. Dan ketiga adalah relief. Relief. Right. Maksud dia kita nak tengok bersama dengan guest kita ni. Kejap lagi kita akan tahu apa yang dia stres. Betul. Tapi aku nak tanya kau lah. Yang guest kita ni apa dia? Dia apa? Baik, tajuk yang kita nak bualkan hari ini, tajuk utama kita adalah tentang bola sepak. Football. Jadi kita nak bincang pasal apa? Formation. Bukan. Dia orang kata daripada isu-isu dalaman. Kita nak tahulah kan. Kan? Isu dalaman Isu dalaman lah sekarang kan ni. Kalau kita tengok player bola ramai. Tapi kadang-kadang ada juga yang player bola dia punya kejap stress naik, tiba-tiba hilang. Jadi sekarang ni dekat lapar buah kita nak congkil apa yang dia stres, apa yang dia struggle sepanjang dia main bola. Adakah sekarang dia dah lega? Dah relief ke apa ke? Kita nak tanya yang tu kepada tetamu kita pada hari ni. Orang kampung kau? Orang kampung kau? Penang. Bukan Penang. Kelantan pun. Kelantan bukan kapal aku. Habis? Itu kapal mok. Sekali lah tu dah kau anak dia. Yelah tapi aku lahir Kelantan. Lahir Penang. Lahir Penang. Besar Perak. Tak payah cerita saku lah. Berat kisah hidupmu. Tapi apa-apa Kelantan ni. Ni Kelantan, original Kelantan bro. Jadi set kita yang pecah. Tapi apa-apa pun kita nak perkenalkan dia seorang player bola profesional. Ni dia kita bawakan ke podcast Lapar Boa. Koyum. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Koyum bin Marjoni Sabeh. Umur 31 tahun. Dan pernah mewakili kelab Kelantan, PKNS, Kuala Lumpur, Kuching City dan Kelantan United. Banyak kelab dah. Banyak dah. Maksud dia Kelantan saja. Maksud dia daripada Kelantan, lepas tu keluar patah balik Kelantan balik. Patah balik Kelantan. Baik. Okey, sebelum kita nak orang kata masuk lebih dalam tentang bola, dunia bola, kita nak tanya pengalaman Koyum kan. Kita nak tanya sekarang ni tentang struggle lah. Harga barang yang struggle sekarang ni. Bagi Koyum sendirilah, untuk harga barang yang struggle untuk Koyum, apa yang Koyum terasa? Yang saya terasa harga barang sekarang ni adalah kasut bola. Betul lah tu. Dulu kasut bola ni ada RM200 dah boleh beli first grade. Ya ke? Betul. Panggil dah sedap lah. Dah sedap dah. Sekarang kalau tak ada RM1000, mimpi lah nak beli yang first grade. Yang first grade. Memang sekarang harga first grade yang sampai RM1000 dah. Sampai ada RM3000 lebih. Kasut apa tu? Ada airbag ke apa? Tak ada kasut bola ni Bul. Dia lain Bul.
Kalau orang yang main bola dia tahulah. Aku memang tak tahulah main bola sangat kan. Pasal boot pun kurang kan. Tapi tak sangka pula harga dia boleh sampai cecah sampai 3K. Ya, sebab kasut bola ni bila kita bermain pro, kita perlukan sepasang kasut yang ringan dalam padang. Dia ada beza kasut grade 3, grade 2 dan grade 1. Grade 3 rate dia hanya 100 lebih 200. Grade 2 300 400. Grade 1 baru sampai 1000. Hak tu orang sedap kali tu. Sedap kali. Sedap barang mahal makin sedap Tapi hak kita struggle sekarang barang makin mahal. So apa-apa pun kita kena struggle dalam kehidupan kita sendiri. Kita kena cari duit sendiri. Dahsyat kalau cerita pasal kasut bola sampai 3K Tapi nak tanya kau sendiri lah, masa kecil-kecil dulu kan. Main bola. Sekarang pula main bola. Okey, kalau nama pun kalau kita jadi budak lelaki tak main bola. Kau jangan macam tu. Kenapa? Aku jarang main bola. Kau janganlah macam tu. Kau tak cukup lelaki lah pun. Kau tak cukup lelaki lah. Aku main snooker. Lelaki apa? Tu pun tu lelaki jahat. Tu lelaki jahat. Okey, tak cerita pasal snooker, nak tanya pasal bola ni. Okey, aku main lah juga bola. Dia mesti orang kata kalau kita main bola ni, kalau saya Koyum, kita akan mula dengan kaki ayam. Betul. Kaki ayam, tiang gol, letak batu je ke. Tu batu kecil letak botol. Lepas tu dia naik sikit sekolah rendah. Dia dah mula pakai boot kain. Macam Koyum man. Macam beza aku tengok umur Koyum man dengan aku jauh. Zaman aku ada dalam waktu sekolah rendah tu boot kain. Okey, nak tanya Koyum lah. Koyum sendiri bermula dengan boot kain ke? Ataupun waktu Koyum start main tu dah boot kain yang apa dia punya start dia tu getah. Apa Fukyong apa dah ingat lah. Yang tu aku tak tahu, kau tanya. Masa saya budak dulu, tahun umur 8 tahun saya dah wakil Kelantan. So mak ayah saya ni tu beli first grade kasut Puma. Dia dah pergi Puma. Tak dapat rasa kasut kain tu. Sebab saya dah start, dia dah tengok saya ni main untuk wakil Kelantan apa semua. So kasut tu memainkan peranan penting. Time tu kasut Puma hanya first grade dia hanya harga 120, ingat lagi. First grade. Oi, tahun bila tu? 2005. Ui, 2005 mahal tu masa tu. 2005 agak tinggi. Okey, 120. Kalau lah ni Puma pun dah sekarang dah besar. Puma harga yang latest sekarang adalah 1450. No, 1400 ditambah kosong lagi kat belakang. 1400 letak kat kaki Tapi Yelah. Tapi orang kata kalau macam aku tak adalah sampai sebab tak adalah sejauh Koyum. Kalau tidak tak adalah aku duduk kat sini buat kerja MC ni tu. Mesti aku dah main bola. Ya betul. Tapi nak tanya macam Koyum lah kan. Stres tak dengan harga kasut bola yang harga orang kata tinggi sekarang ni? Yelah, mungkin kalau kata kita tahu kalau kita orang tak tahulah mungkin dah sampai tahap main profesional. Adakah kasut perlu beli ke ataupun dia dah ada sponsor ke ataupun koyak aku pergi je kedai tu aku pergi ambil je. Dia macam ni, bola ni bila pergi ke peringkat pro ni ada certain player yang akan dapat sponsor. Ada certain player yang tak dapat. Maknanya bukanlah setiap season kan. Semua akan tukar. Bukan. Tu stres. Stres bila nama tak dapat. Maknanya kalau nama tak dapat kena beli sendiri stres. Dah lah stres kecil hati pula. Alah sedih. Okey. Selalunya player-player yang dapat lah kasut-kasut ni kan, top player ke macam mana? Dia player yang kerap dapat untuk sponsor lah. Player yang selalu main first 11. Yang sentiasa selalu turun lah. Sentiasa main tak tukar dengan player reserve. Baik. Sentiasa menjadi pilihan coach lah. Macam Koyum sendiri lah, sepanjang Koyum dalam industri bola sepak ni. Pernah tak Koyum dapat sponsor apa-apa sponsor lah untuk satu season tu? Saya pernah dulu masa main Kelantan 2015 dapat sponsor daripada Nike. Baik. So pernah dapat setiap bulan tu akan dapat 3-4 pasang kasut baru. Setiap bulan lah. Dia bila sponsor ni dia tak datang kasut bola je. Dia datang dengan kasut jog,
Kasut jogging, kasut bola, equipment, sweater, sweatshirt, baju, kemeja, Nike. So satu set dia semua Nike. Baik. Maksud dia waktu 2015 tu Koyum punya stres kurang sikit lah. Dia kata kasut bola pun dah ada. Kan? Lengkap lah. Dah lengkap lah. Daripada orang kata daripada badan hingga ke kaki tu dah sponsor lah. Alright, itu kita cerita stres dia mengenai kalau bola kasut lah. Okey. Daripada kita cerita stres daripada penjagaan kesihatan. Kita tahu player bola ataupun ahli sukan ni kesihatan adalah benda yang paling penting. Kan, tidur, pergaulan. Adakah sepanjang orang kata kalau kita cerita kita membesar daripada remaja kita bebas. Player bola dia tersekat. Terikat. Pernah tak ada rasa okey, stres aku rasa stres aku jadi player bola ni. Dia bila bab kesihatan ni, contoh macam Koyum masa 2016-2015 dah start main first 11. So nak maintainkan first 11 tu perlu ada stamina yang steady, stamina yang cukup. So bila masa satu game je pancit tak perform, next game dah tukar. Bila dah tukar tu dah rasa tak lain dah. Rasa tak sedap, rasa macam aku tak bagi the best version aku lah. Sebab tu bila sesuatu benda yang Koyum dah rasa first 11 ni aku nak kekalkan, aku nak maintainkan fitness, pergi gym, pergi sauna, pergi apa untuk maintainkan body ni. Untuk kalau yang macam pergi gym tu semua, adakah pakai duit sendiri ataupun ada allowance yang disediakan? Pakai duit sendiri yang tu. Sebab kelab Stres lagi. Aduh. Stres lagi Tapi tak stres banyak sangat. Sebab gaji besar. Gaji besar. Dia cover lah. Dia cover lah. Kalau gaji kecil lagi stres. Orang kata kalau kita cerita pasal gaji orang kata player bola. Betul. Kita tak pernah dapat lah. Kita tak tahu lah. Tak pernah rasa lah. Jadi satu lagi yang menyebabkan stres lah. Masa sekolah dulu pemilihan untuk jadi player bola lah. Cikgu yang pilih. Betul tak? Betul. Tapi kalau yang tak terpilih tu dia punya stres 2 kali ganda. Betul. Macam kau sendirilah masa sekolah lu ada tak orang kata masuk sukan bola ni? Ada pemilihan tu. Ada tak engkau terpilih ke ataupun tak terpilih? Kalau aku terpilih aku dah duduk dengan Koyum dah sekali dah. Pergi tapi pergi sekadar pergi je lah. Kan orang kata tak adalah selection tu zaman aku lah. Zaman kau lah. Kan. Itu pun dah remaja purba. Betul. Zaman aku cikgu akan pilih, dia akan buat announcement and ada selection. Pergilah. Pergi kalau kata tak adalah aku tak pernah dapat bola sepak sebab aku pergi pada hoki. Main bola tu dia lebih kepada hobi minat je lah. Nak pergi jauh macam dia tak full swing lah. Kau sebenarnya bila sukan ni kan kau kena sedar diri, sedar ruang lah. Kalau kau rasa tak boleh lah. Tak boleh lah tukar lah. Sebab aku pun orang kata kalau cerita sukan pun bapak aku pun dalam sukan. Bapak aku pun sukan lain, aku pun main sukan lain. Tapi selection tu kalau kau nak cerita dia stres lah. Kalau nak tanya nanti kita nak sembang dengan Koyum dia punya stres. Kalau dia tadi pun dia dah cerita pun. Dia umur 8 tahun pun dia dah main. Dia dah dapat main. Punya dahsyat tu. Maksud dia kalau dia dah nak pergi sekolah tu, tinggal sekolah, dia tak payah datang selection, nama dia dah ada. Tapi kita nak tanya juga lagi kejap lagi lah. Itu orang kata kita punya segmen struggle nanti kan. Daripada permulaan dia bermula main bola lah kan. Tapi untuk dari segi stres ni Koyum kan. Macam tadi kita orang sembang pasal selection daripada cikgu-cikgu kan. Macam Koyum pula kan, selection masa sekolah. Stres ke tak stres bila tengok kawan-kawan terpilih yang member-member separuh ni tak terpilih pula? Ke ataupun macam contoh kau ni Koyum dia tak payah terpilih lah. Terpilih lah. Memang dia dah, aku rasa macam Koyum tak stres lah. Sebab dia dah tahu dah. Sebab aku rasa dalam sukan ni dia ada dua pun. Dia ada memang bakat ataupun dia work hard. Right. Mungkin Koyum kalau dah 8 tahun dah mula macam tu, jujur cakap Koyum mesti bakat lah. Tapi kita nak tahu juga kalau dah terpilih stres ke tak stres? Bila dah terpilih tu stres dia untuk menang sesuatu pertandingan tu lah. Itu je. Menang dalam contoh dalam kalau dulu wakil daerah. Betul. Wakil sekolah, wakil sekolah dan wakil daerah.
and then wakil negeri. Betul. So bila wakil sekolah nak menangkan sekolah tu. Nak wakil daerah menangkan daerah tu. Last sekali wakil negeri nak menangkan Kelantan tu. Itu yang stresnya. Yang tu yang kena work hard sikit lah. Bakat tu dah ada. Kena work hard je. Betul lah tu. Kau kata stres. Tapi kalau masa umur 8 tahun masa main bola tu kan, cikgu train lembut ke ataupun tegas? Cikgu dulu memang betul-betul tegas. Tegas. Contoh macam dulu kita gelar dia macam bleed test, fitness test. Okay. Kau kena dapatkan certain amount nombor untuk lulus fitness test tu. So dia akan push. Semua lulus. Bila seorang tak lulus, buat balik. Seorang tak lulus, buat balik. Sampai yang dah lulus boleh pergi maki dekat yang tak lulus tu. Betul. Sebab dah penat lah ni. Sebab dia seorang je. Punca. Kena punca lagi semua. Itu stres tu. Tapi nak itulah orang panggil teamwork. Cabaran teamwork. Kau kena support juga kawan kau walaupun maki. Aku tahu dah dalam tim bola, kalau bola ni dia punya. Aku pun pernah main. Ni pernah lah main. Kita kalau main bola ni dia ada macam-macam kategori. Main-main saja. Yang betul-betul main. Macam saya ni Koyum, saya pernah main dengan SS player lah. Saya pernah main dengan Zaiza. Saya pernah main lah. Just dua orang invite main lah. Kau akan rasa satu benda yang lain. Dengan orang pro player main, dengan sekadar main-main. Kalau kita join budak Raja Lawak, just sekadar main. Seronok. Tapi kau rasa macam bila kau main dengan diorang ni, betul lah, maki-memaki tu kan. Dalam adat lah. Dah biasa dah. Kalau tak percaya, kau tanya lagi stres. Kalau kau buat gol, kau stres kau tahu. Sebab yang saya tahulah diorang cerita, sebenarnya bila gol, diorang lari tu, diorang takut kawan-kawan datang. Kenapa? Kadang-kadang kena ketuk kepala, kena pegang. Maknanya yang ramai-ramai berkumpul yang suruh itu memang betul. Itu dajal lah tu. Betul, benda tu ada. Ya, betul. Kan? Oh ya ke? Ya. Sebab dia orang ni orang cakap apa? Menganjing. Dia orang tak suka yang orang skor gol. Member yang tak suka skor gol tu kan pergi skor gol. Itu yang kena pergi ketuk, kena pergi apa. Tapi samping tu bersyukur sebab dia yang skor gol jadi menang. Tapi dalam masa yang sama. Dalam masa sama tu macam aku tak boleh lah budak ni skor. Ada. Itu aku cakap kan. Aku tahu. Koyum sendiri waktu main, posisi dia kita tak tanya. Posisi apa main ni? Saya main posisi sebagai left back dengan left wing, kaki kiri. Left back. Ini kalau left back Roberto Carlos. Marcelo. Ya, Marcelo. Kaki kiri lah. Marcelo idola. Di sebuah kami? Kau kena di sebuah kami. Dia striker. Kita cerita left back. Aku tahu tu dia je. Tapi sebelum kita nak pergi jauh tentang bola lah kan, kita nak balik pada asal tadi, cerita pasal kasut bola tadi tu kan. Kita tengok macam Koyum sendiri, mak bapak yang belikan kasut bola dulu kan. Koyum dapat rasa tak ada orang stres untuk belikan orang kata peralatan sukan untuk Koyum? Dulu jujurnya family saya ni bukan berasal daripada orang yang berada. Family saya memang susah dulu. Sampai kan satu saat tu saya dapat lihat mak ayah saya cari duit dalam rumput 10 sen 20 sen macam tu sebabkan nak bagi makan kat saya telur. Time tu telur separuh masak. Sebab tu perlu ada untuk seorang atlet. So dia orang struggle untuk cari duit tu lah. Sebab dulu kerja pun tak kerja mana juga. Ayah saya seorang kerja kilang. Mak suri rumah. So memang betul-betul struggle. Tapi dengan struggle tu lah saya nekat nak ubah hidup family. Adik-beradik berapa ramai adik-beradik? Saya anak sulung daripada 4 adik-beradik. Alamak, besar tanggungjawab. Betul. Sulung kan? Sulung. Tapi betul lah tapi cari kat dalam. Betul, memang betul. Itu memori yang sampai sekarang saya tak boleh lupa. Sebab dia nak anak dia berjaya jadi seorang professional footballer. So dulu saya jarang kan sekarang ada akademi apa semua kan. Dulu tak ada. Betul. Saya umur 8-9 tahun tu dah start main dengan orang tua. Dengan orang dewasa. Nak dapatkan kita punya
touches, kita punya skill. Dengan orang tua ni yang saya belajar dekat kampung saya tu. Maknanya kalau masa zaman Koyum kecil tu, ayah pun main bola juga ke? Ayah main bola tapi tak adalah pro macam saya, sekadar main kampung. Main juga minat lah. So masa tu dia yang ajak jom pergi main bola, ikut papa pergi main bola. So pergilah. So ada dulu masa saya budak tu, saya ada satu fikiran tu tak, saya tak nak main sebaya dengan saya. Contoh saya 9 tahun main dengan member yang saya tak nak. Saya nak main yang lebih atas. Okey. So ada kelebihan dia kalau main yang lagi kalau macam aku sendiri lah kan. Takut nak main dengan besar-besar dulu. 8 tahun ni kau apa? Baru darjah berapa? Darjah 3 boleh. Tak ngam lah. Kelebihan dia, kita dapat pengalaman daripada orang-orang tua ni macam mana kau nak datang nak handle bola tu. Saya satu moment tu, dia bila main orang tua ni kau tak boleh terus start main striker ke midfield, kau tak boleh start. Kau kena start dengan goalkeeper dulu. Oh ya Ya, kalau dengan orang tua ni, kalau kita budak kita kena start dengan goalkeeper dulu. Bukan sebab gemuk. Bukan. Selalu kan dulu kalau kat kampung. Kalau itu kampung kau. Itu kampung kau. Ya ke? Ni budak okey. Budak memang kena start dengan goalkeeper dulu. So saya sampai kena tangan tu terseliuh sebab tahan bola. Tendangan daripada orang tua tu lah. Tapi benda tu yang buatkan kita esok nak datang lagi, esok nak buat lagi, esok nak keeper, sampailah goalkeeper naik jadi defend, naik jadi midfield. Orang tua dah bagi kita kredit. Kau tak layak main goalkeeper. Dia ada tahap-tahap dia. Ya, teman-teman kalau main kampung dulu lah, teman-teman dia boleh lah. Dia awal-awal dia tengok kau bagi main ni. Kalau kau dah sampai hebat, dia ni boleh ni. Bila kau dah dapat striker tu, kau king lah. King lah. Kalau kau tak ada, kalau striker, kalau kau tak boleh main petang tu, semua tak main. Masuk dia macam tu lah. Jadinya masa Koyum main bola ni terjebak utamanya ikut ayah lah. Ikut ayah. Lepas tu ikut daripada orang kampung yang support, dan banyak support Koyum. And last sekali dengan mama yang dulu kita belajar malas, tak pergi pun sekolah apa semua. Janji pergi waktu PJ je. Sukan lah. Itu mama pun bagi tahu nak jadi apa. Kan selalu mak yang cakap nak jadi apa besar-besar. Masa umur 9 tahun dah cakap dah nak main bola, nak jadi pemain bola. Okey. Waktu tu mungkin waktu Koyum tu Red Warrior tengah peak. Yes. Betul. Red Warrior tengah tu. Betul lah, tahun-tahun tu Red Warrior tengah peak. So budak-budak waktu tu yelah dah tengok kan semua nak jadi player bola. Betul. Orang kata dah ada satu figura lah untuk follow team tu lah macam tu. Tapi nak tanya jugalah kan, macam Koyum main dengan orang tua-tua, lepas tu kena jadi goalkeeper kan. Ada tak orang tua-tua ni bully? Mesti ada. Mesti ada. Dia bully orang tua ni, bully yang menyedarkan kita. Faham tak? Dia macam, Yum, kau pergi ambil kasut bola kat rumah aku jap. Kita pergi ambil. Lepas tu dia pun cakap, okay Yum, kau tahu tak kenapa aku bagi kasut bola? Kenapa aku suruh kau ambil kasut bola? Di samping tu dia bagi pula kita nasihat. Dah suruh kita ambil kasut bola. Dia bagi nasihat kat kita. Okay, sebenarnya macam ni. Kau bakat besar. Dia cakap kau bakat besar apa semua. So aku nak start kau daripada sini. Bila kau dah dewasa, kau akan faham benda ni ada. Ya. Dia tunjukkan contoh dahulu. Dia dah tahu. Okey, apa masuk Koyum tu betul. Bila kau masuk, kau akan bila kau dalam team, dalam team kau akan ada dalam tu ada team ada senior, ada junior. Faham? Kau mesti adalah pernah dengar cerita je kan. Kau kena cuci boot senior. So, sebenarnya Koyum masuk dia orang tua waktu tu dah tunjukkan okey kau kena belajar, ini dia stres kau yang kau akan masuk. Stres kau. Kau kena tahan benda ni. Betul? Kau nak berjaya cakap. Maknanya dia orang kata mengajar lah benda tu awal supaya nanti orang kata bila main profesional dah rasa biasa dah benda tu kan. Tak adalah koyak. Tak adalah koyak tiba-tiba lembik tapi memang atlet memang tak boleh lembik. Memang takkan boleh lembik. Macam masa sekolah main dengan orang tua-tua kan. Apa training yang paling orang kata stres untuk Koyum sendiri lah? Mulut dia orang. Mulut orang tua. Mulut orang tua kan. Mulut orang tua. Yang lain tak ada masalah. Yang lain tak stres. Mulut orang tua yang stres. Contoh boleh tak bagi contoh?
Contoh mana tahu orang kampung tengah tengok. Dia dribble, kita dribble 3-4 orang. Okey. Kita dah tahu dah kita akan score gol. Dia ada orang tua dulu dia tak ada offside, dia tunggu kat tiang gol. Ikut dan dia dia. Ikut dan dia. Jadi kita tak passing kat dia. So kita score gol. Dia pun cakap boleh mencarut kan, dia tak boleh mencarut ke apa ni? Boleh je. Boleh je. Dia pun cakap kimak kau je parti juga kau main seorang ah. Itu yang kita tahan. Dia cakap bukan dalam padannya. Sampai habis pergi minum air dekat padahal Koyum buat gol tu. Buat gol tu. Tapi sebabkan kau tak passing. Kau tak passing je orang tua. Sampai habis game menganjing tak ada. Ya, betul. Dia sama perangai macam cameraman kita lah. Kau ni aku kata kau pun. Kau kena sekali kalau dia cerita pasal bola sepak ni kan. Kalau kau pergi main, dia seronoknya sekarang kalau umur-umur sekarang dia lebih pada nak orang kata nak kesihatan. Dia yang seronok dia bila kau main. Lepas kau habis game tu, kau duduk kat kedai makan. Siapa yang orang kata yang jadi punca, yang jadi passback, kau tunggu pun. Pedih pun. Koyum pun pernah jadi passback ke Pernah dulu masa budak Budak dia cakap kau ni dah bakat besar tapi main seorang apa semua. Kau ingat apa? Kau Messi apa kau? Kau bodoh budak ni. Kena macam-macam. Tapi kita nak main bola. Tapi ada satu benda yang macam contoh kita tahu dah dia ni orang tua ni tiap-tiap petang dia akan main. So kita dengar bunyi motor dia, aduh serabut aku orang tua ni. Serabut. Macam tu lah. Tak boleh budak kan. Serabut aku orang tua ni. Dia turun pula. Dia mari pula. Maknanya kiranya ada gak perasaan tu tak suka orang tu. Ada. Mestilah. Kau bayangkan kalau satu pasukan bola sepak ada 11 orang. Kau ingat 11 tu suka sama suka ke? Tak. Faham. Macam kau sukan kau apa? Boleh. Kau main seorang-seorang. Kau main seorang-seorang. Ada. Siapa cakap main bowling tak ada menganjing? Ada. Ya bukan. Maksud dia kau bukan dalam team. Tak ada dalam team. Team pun 4 orang je kan. Tapi yang ni untuk bola dia satu pasukan. Dia stres lagi besar. Lagi besar. Benar. Betul. Aku nak pergi dalam lagi. Yang sekarang. Kalau dulu Yom, kita tak ada kelab. Betul, tak ada kelab. Kita hanya pergi kalau kata nak main bola, mak petang ni ada selection sekolah. Akan turun. Sekarang dah ada kelab. Adakah Koyum rasa sekarang pun Koyum seorang coach, adakah kalau kat sekolah sekarang cikgu paling senang pergi je kat kelab-kelab ni pilih ataupun masih lagi ada selection macam kita dulu? Sekarang ni pun ada selection macam dulu-dulu tapi kelebihan dia player yang main kat akademi tu. Maksud dia kalau walau dah dalam akademi, dia datang sekolah pun kena datang selection sekolah dia. Kena datang kat selection. Baik. Maksudnya ada juga yang dulu-dulu punya cara masih diterapkan sampai sekarang. Masih diterapkan sampai sekarang. Sebab aku ingatkan macam cikgu dah nak hilangkan stres dah lah. Maksudnya sekarang punya cikgu lagi senang ke? Ada kelab. Pergi kat kelab ni, aku pilih je mana ni untuk main kat sekolah lah. Tak ada lah. Sekarang masih lagi sama. Tapi perbezaan sekarang ni dengan dulu punya selection, dulu dia hanya cikgu-cikgu ni akan tengok bakat seseorang tu. Sekarang ni siapa yang dapat bagi benefit dekat tim bola sepak sekolah tu, dia yang terpilih. Kesian budak-budak yang ada bakat lah. Yang ada bakat tak terpilih. Contoh ada anak ni anak datuk. Contoh datuk. Pergi selection bola. Tak perlu select, tak perlu apa. Boleh masuk macam tu. Boleh macam tu. Sebab mak ayah bagi apa? Mak ayah bagi duit sponsor untuk beli jersey, tak sampai hati. Tak sedap lah, tak sedap. Betul. Tak best untuk environment bola budak. Jadi itu yang akan stres dekat coach. Dia dah ada dia punya sendiri punya player favorite dia. Tapi elok dah pilih, tiba-tiba datang. Selitkan nama ni. Benda-benda tu berlaku lah. Maknanya sekarang ni bakat tu dah boleh letak nombor 2 lah. Yes, bakat tu dah. Kabel nombor 1. Kabel nombor 1. Dia kalau kata kau guna kabel setakat kabel 3mm, tak jadi. Dia kabel kena kabel TMB. Dia macam ni, doa tawakal kabel. Dulu doa tawakal usaha. Sekarang doa tawakal kabel. Kadang-kadang tak payah doa dah pun. Dia terus kabel dia. Jadi tu dia lah orang kata stres yang berlaku dalam orang kata
adakah dalam sukan bola sepak saja ke ataupun dalam semua sukan? Saya tak pasti sebab saya aktif dalam bola sepak. Saya tak pasti sukan lain macam mana. Tapi dalam bola sepak confirm akan ada benda macam ni. Baru aku tahu sekarang ni dunia kabel lagi lagi penting daripada bakat. Tapi rasanya daripada dulu pun dah ada tapi tak ketara. Tak sehebat sekarang. Tak sehebat sebab dulu kita nak cari anak-anak datuk. Susah. Kita zaman kita pun nak cari anak datuk susah. Sekarang anak datuk siapa? Jadi itulah dia kata kadang-kadang bakat tu dah jadi nombor 2. Kabel tu jadi nombor 1. Kabel nombor 1. Dia macam tu sekarang Ya, itu dia kita cerita pasal stres tapi nak tanya Koyum jugalah sebab Koyum ada cakap Koyum pun sekarang jadi jurulatih. Untuk kelab apa orang kata sekolah-sekolah private betul tak? Susah tak nak mengajar dia orang? Stres tak? Bagi saya tak stres mengajar dia orang sebab umur dia orang 4 sampai 6 tahun. So budak-budak ni kita ajar dia orang basic je. Macam mana nak sepak bola. Macam mana nak passing. Dua tu je. Melainkan kau dah masuk darjah 3, darjah 4, kau kena tahu posisi kau kat mana bila bola menyerang, bila bola defend kau kat mana, macam mana kau nak ambil nafas. Itu lebih kompleks lah daripada sekarang. Sekarang saya tak ada stres untuk ajar budak-budak tu lah. Kalau sekarang Koyum dekat sekolah orang kata international kan. International school. Yang sekarang ni kira anak-anak overseas lah. Anak-anak overseas. So kena speaking ataupun yes or not like that. Why you go straight and then you turn back. So sekarang stres ni adalah stres dia cakap komunikasi. Sebab kita orang Kelantan pun. Orang Kelantan makan budu. Mana pernah makan roni. Iyalah tu dok budu. Poyok ulo. Poyok. Silat-silat budak tu. Buduh bunyi. Allah. Tapi pernah tak ada memori orang kata kenangan lah orang kata moment sepanjang jadi jurulatih dengan budak-budak yang Mak Salib yang bercakap Allah tu. Pernah ada. Dia macam ni, ada seorang ni budak Melayu. Saya tak pasti dia cakap Melayu ke BI. So masa tu bola tu melantung kat keluar. Saya cakap awak pergi ambil bola kat sana. What are you talking about, coach? Cakap macam tu. Saya pun jawab, pick the ball. Go. Pick a ball. Oh no, pick a ball, ketung. Take the ball. Take the ball. Dia guna bahasa yang mudah lah. Saya guna bahasa yang take the ball, pick up the ball, come over here. Dia nak baca macam rumit nak cakap, nak describe, okay kau kena macam ni, kau kena passing macam ni. Itu kemudahan hariah saya kata. Kemudahan hariah. So sekarang pun alhamdulillah ChatGPT dah ada. Kan Google Translate ada. Benda dah jadi mudah lah kan. Maknanya sekarang ni bagi Koyum sendiri lah, jadi player bola stres ke atau jadi jurulatih bola yang stres? Jadi player bola. Bagi Koyum jadi player bola yang stres. Sebab banyak benda yang stres. Banyak contoh, saya bagi contoh. Gaji tak bayar setahun. Banyak. Okey, maknanya yang orang kata yang baru-baru ni kalau kita tengok kat berita semua yang gaji memang tak dapat. Benda tu berlaku lah. Benda tu berlaku, memang betul-betul berlaku. Okey. Orang kata Koyum sekolah jurulatih sekolah international. International ni kita tahulah kan. Dia punya mak ayah dia macam mana lah. Kan bukan macam kita B40 ke apa kan. Dia punya mind dia businessman. Ada tak orang kata tekanan daripada mak ayah kalau hantar kan? Saya nak anak saya dalam 4 bulan kalau tak Messi, Ronaldo. Macam tu. Bagi Koyum setakat ni jadi coach private school ni tak ada pun masalah benda tu. Sebab masalah dia mak ayah hanya nak anak dia ada aktiviti. Tak fokus sangat. Tak fokus sangat nak kejar main bola macam ni, tak ada. Dia tak sama macam Koyum dulu yang memang akan hari-hari main bola. Hari-hari main bola, mak ayah pun memang push untuk main bola. Maknanya stres lain lah. Maknanya diorang ni suka have fun je lah. Have fun. Itu sebab lah betul lah cakap Koyum cakap dari player bola lagi stres, baik jadi coach sekarang. Betul. Tak stres. Itu yang relief. Itu yang relief tu. Tapi kita tak nak masuk bidang. Relief nanti kejap lagi. Tapi ni dah sebelum kita nak berhenti pun, kita untuk segmen yang kedua iaitu segmen struggle. Betul. Jadi aku nak tanya dululah pada Koyum. Mungkin boleh bagi tahu kalau nak jadi jurulatih sekarang. Pakai lesen. Ada lesen? Ada. Okey. So boleh tak kongsi macam mana mungkin ada nak dapat lesen yang junior-junior sekarang ataupun player-player bola sekarang yang
dah tak main bola, nak jadi jurulatih. Macam mana cara dia? Dia macam ni, dia kena apply lesen. First kali kalau nak jadi coach akademi ni kena ada lesen grassroots. Lesen grassroots. So dia nak ambil kat mana tu kalau FAM. Okey, faham. Dan lepas tu ambil lesen D, lepas lesen D C. Okey, dia ada beza. Lesen D grassroots hanya untuk budak-budak akademi. Umur 4 sampai 7 tahun macam tu. Okey, lesen D kau dah boleh jadi coach untuk sekolah. Untuk yang ni. Dah ada tournament besar. Okey. Lesen C dah boleh jadi coach ataupun penolong coach untuk Piala Presiden, Piala Belia. Okey. Lesen B dengan A+. Yang tiga ni untuk coach Liga Super, penolong coach Liga Super. Alright. So, sebelum nak berhentian lah Sani. Ini memang soalan sebab player bola aku nak tanya lah ni. Memang nak tanya. Okey. Kalau lah dia memang kata kita ambil Ronaldo ke yang memang nama besar lah kan. Kalau dalam Malaysia ni kita ambil Safiq Rahim ke Safi Sali ke. Kalau kita dah nama top, kena ada lesen ke? Ataupun kita boleh terus contoh yang sekarang ada yang SS player yang dah masuk main Selangor kan, Syarul Kalam apa semua. Masih ada diorang kena ada lesen ataupun guna kau dah bagus. Automatik lah tu. Memang law dia memang kena ada lesen. Walaupun kau star. Ya, kalau kau menang AFF ke cup bagai apa ke kau kena ada lesen. Sebab Safiq Rahim pun ada lesen. Safiq Rahim ada lesen lah. Memang kena ambil lah. Memang kena ambil. So untuk ambil lesen tu kita perlu buat pembayaran ke ataupun perlu buat ada amount dia lah. Ada amount dia. Saya tak silap saya lah, grassroots hanya dalam 1,000. Okey. Lesen DC dalam 2,300 macam tu. B dalam 10,000 lebih. A rasa dalam 30,000, A Pro baru 60,000. Ada dia punya syarat-syarat tak kalau kelayakan kalau okey kau ni aku macam kita aku ada duit. Ya. Aku ada 30,000. Aku tak main bola. Okey. Aku nak jadi coach. Aku nak jadi coach ataupun aku main bola. Tak adalah power pun kan. Tak adalah power. Kalau liga main kelab-kelab kecil orang kata liga tu kalau ada 20 game main 2 game je. Tapi dia tahu. Okey. Alright. Adakah dia boleh terus nak pergi 30,000 ataupun dia kena mula daripada bawah? Dia kena mula daripada bawah. Mula juga daripada bawah. Kena mula daripada bawah. Sebab Alex Ferguson kalau kau nak tahu Malaysia, dia bukan player bola yang bagus pun. Tapi dia pengurus yang bagus. Pengurus yang bagus. Okey. Maknanya dia kena ikut step lah. Dia tak boleh lah kau ada tu nak lompat tu tak boleh. Nak lompat tak ada lah. Right. Okey, ni Koyum nak tanya jugalah. Contohlah ada seorang ni dia gamers. Dia orang kata main dalam game lah. Power lah jadi jurulatih. Dia main football manager semua. Dia kalau tiap-tiap minggu football manager tu dia orang kata dia predict je kena. Okey. Boleh tak dia nak ambil orang kata lesen untuk jurulatih tu? Dia boleh ambil dalam football manager tu je lah. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh lah macam kita yang macam saya kan. Dia tak ada istilah kau kaki game ke, kau kaki perempuan ke apa ke. Maksudnya kalau kita nak ambil yang sekarang yang untuk 4, 5, 6 tahun ni, kau kena ada basic bola. Basic bola. Maknanya bukanlah orang kata dah kalau macam tu kan dah dapat bagi lesen, elok kan mak bapak hantar, tiba-tiba senyap je stadium ni. Rupanya semua pegang handphone. Okey, yang next ini Balotelli boleh buat gol. Kau pergi stretching kejap lepas dia masuk. Maknanya dia kena orang kata fokus je kena tahu jugalah. Tadi kau tanya pasal gamers. Maknanya tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tapi aku nak tanya macam aku. Okey, wakil sekolah tu pernah lah sekolah kan. Adalah. Main bola tu tahulah. Basic tu tahulah, passing apa semualah. Boleh tak kalau kata saya kan, saya ada 1,000, saya nak ambil lesen tu. Agak lepas ke tidak? Lepas. Sebab apa? Sebab awak dah ada basic football awak. Awak dah ada basic macam passing macam mana. Yang tak logiknya, yang tak pernah main bola, tiba-tiba kau nak apply lesen. Itu yang tak logik. Macam mana kau nak ajar budak-budak sedangkan kau sendiri tak main bola? Dia main game. Yang paling penting sebenarnya, maksudnya kalau nak sebelum nak ambil lesen tu nak apply lesen, ada interview, ada tak ada. Cuma kita kena macam ni, kita kena fikir dengan dia orang ni kena fikir dengan logik akal. Contoh, kau tak main bola, tapi kau nak apply lesen.
Kau rasa budak-budak tu boleh follow tak kau punya coaches? Kau jadi coach ni budak-budak ni boleh tak? Sebab kau tak ada apa. Basic tak ada apa semua. Dan kan macam awak cakap awak dah ada basic passing apa semua and awak apply. Dan awak faham tentang bola itu apa. Itu yang logik dia. Maknanya dia ada basic pengetahuan tentang bola, tak ada sijil tak apa, boleh minta. Faham. Alright. Baik, Bol. Itu dah kita dah cerita dah semua pasal stres. Kan? Stres daripada kasut bola, stres daripada nak mengajar adik-adik kita. Stres dari kurang stres lah. Dan kita dah dengar daripada Koyo sendiri daripada stres daripada dia nak mula naik. Kan dia nak mula daripada orang kata umur dia 8 tahun. Betul. Lepas tu stres pula bila jadi profesional. Profesional ni dia tak ada apa pun. Dia punya stres gaji lah. Gaji cantik. Tapi kita nak tahu juga nanti orang kata kita masuk dengan segmen struggle lagi. Kita akan kupas lagi dalam lah. Apa-apa pun kita akan jumpa lagi di dalam Lapa Boa. Boa lah mu ni. Kita kembali balik di Lapa Boa. Bersama dengan kita nak berbual hari ni. Ni dia salah seorang player bola sepak profesional negara. Betul. Yang pernah bersama Kelantan, KL City, bersama dengan PKNF. Ni dia Koyum lah. Okey, untuk segmen yang tadi stres. Sekarang kita nak cerita pasal struggle. Kita tinggalkan stres tu. Kita nak tanya struggle pula lah kan. Betul. Yang kalau kita cerita struggle macam kita sendiri dan kehidupan banyak. Betul. Banyak, tapi kita nak songkar struggle seorang player bola. Betul. Sebab Koyum dia dalam dunia bola ni dah profesional lah. Betul. Lepas tu pun dah main kelab-kelab yang besar. Dan juga orang kata dah jadi jurulatih semua kan. Untuk yang pemain bola, apa yang selalu struggle untuk dunia bola ni? Selalu kalau kita tengok indah-indah belaka je kan. Yang background yang struggle sebenarnya seorang player bola, apa yang selalu membuatkan Koyum struggle? Macam mana struggle bila dah profesional ni, struggle dengan tumpuan media. Struggle dengan peminat-peminat. Macam itulah. Dia struggle bola ni banyak. Saya bagi point dulu, nanti saya terperinci. Cantik. Mula-mula santau, struggle kena santau, kena sihir. Kejap. Dalam dunia bola pun ada juga main ilmu-ilmu hitam juga ke? Ya, ada. Zaman teknologi canggih ada lagi. Main pakai kaki je pun. Takkan nak sampai ke ilmu hitam. Member saya hitam lainlah cerita. Ilmu hitam Pakai ilmu hitam, santau, lepas tu struggle perempuan. Struggle perempuan. Betul. Itu biar kau you seorang struggle. Kami tak struggle. Kita struggle nak mencari. Betul pun. Player bola. Kau tengok kau you macho dia macam mana. Handsome dia kan. Player bola memang nak jadi player bola kena handsome. Yang perempuan tu kita relax. Apa lagi struggle? Apa lagi? Struggle macam kereta kena calar, performance turun, kena maki dalam padang, keluar dari padang, kereta habis kena calar. Daripada peminat. Itu pun struggle juga tu. Okey. Kita nampaknya macam Koyum cakap tadi, dia ada orang kata beberapa benda struggle jugalah kan. Contohnya yang ilmu hitam tu aku tertarik juga tu kan. Kita buka kepada ilmu hitam. Kita cerita pasal struggle dulu kan. Ilmu hitam. Kalau kita orang kata kita main macam kita lah masuk Maharaja Lawak, pertandingan macam tu. Kita nak kejokan 500,000, 300,000. Kalau bola sepak ni apa yang nak dihitamkannya? Sebab apa? Ke sebab nak bagi orang tu sakit ke? Dia dalam bola sepak ni, contoh saya bagi tahu siapa yang main first 11, gaji dia besar. Gaji dia memang besar, lebih besar daripada gaji cikgu guru besar, lebih besar daripada gaji dengan orang yang badan-badan besar. Sebab tu dia orang ni ada sejenis sifat dengki dengan member-member sendiri. Patutnya benda tu punca rezeki. Kau perform kau main lah. Kau tak perform kau duduk kat luar. Tapi tak. So dia nak buat contoh, dia nak pakai, dia nak cakap, oi Koyum ni tak bagus lah. Tak boleh sebab performance saya cantik, tiap-tiap minggu cantik. So dengan benda tu lah dia buat. Dia buat tubuh kita lemah. Tubuh kita
macam kena bakar, keluar paku, keluar lidah, keluar katak kat mulut. Keluar lidah. Kalau keluar lidah Koyum, itu serangga perempuan. Tak. Kalau keluar lidah semua kita pun dah kena. Ya. Tapi daripada macam yang Koyum cakap lah kan, untuk ilmu hitam ni kiranya kawan-kawan rapat pun ada juga mengenakan kawan juga. Ada. Kawan-kawan lah pun. Dah kalau taklah kalau katanya kawan rapat. Kawan luar semua ada, semua. Peminat ada pernah nak try buat ilmu hitam tadi lah. Peminat tadi lah. Dia kawan-kawan, contoh macam ni. Bila kita nobody, tak ada orang pun datang. Betul. Bila kita somebody, orang yang tak kenal datang dari mana pun datang, seolah-olah dia mengaku saudara lah. Mengaku saudara. Itu yang kena berhati-hati sebenarnya. Itu yang Koyum dulu tak berhati-hati benda tu. Kena. Maknanya Koyum pun pernah hadapi benda tu juga. Apa yang Koyum pernah kena? Masa tengah famous dulu, masa tengah top dulu, Koyum pernah kena santau sakit selama 4 bulan, tak boleh bangun. Okey. Kejadian dia berpunca daripada minum air kat kedai makan. Okey. Sebelum ni tak tahu pun benda ni. Okey. Lepas tu jumpa macam-macam orang berubat, macam-macam orang apa semua, and then orang yang jumpa berubat tu sebut benda yang sama. Awak kena kat kedai makan. Sebab dulu masa Koyum tengah main bola top dulu, Koyum suka belanja orang. Macam meja macam besar macam ni lah. Okey. Makanan apa apa. So keluar makan kita bagi Koyum kawan-kawan lah. Okey, aku belanja ke apa semua, tapi tak sangka benda tu berbalik. Benda tu ada kawan yang tak puas hati dengan apa yang Koyum capai. Jealousy lah. Okey, tapi pernah tak macam tadi kata kan, ada sampai keluar paku lah. Keluar berkatak. Dalam orang kata pengalaman Koyum sendiri kan, tim sendiri pernah kena ke? Ada pernah nampak? Pernah berlaku lah. Pernah berlaku lah. Jumpa tak siapa yang buat tu? Tak jumpa lah. Dia jumpa. Dia confirm akan tahu siapa yang buat, tapi bagi kita orang Islam ni reda je lah. Takkan kita nak melanda, cuma kita berhati-hati dengan dia yang berhati-hati dengan orang yang buat kita tu. Lepas tu berhati-hati jumpa satu padang apa semua itu. Tapi tak ada macam jom tak ada macam nak ajak lepak ke apa ke. Dia buat hal dia, saya buat hal saya. Biasa lah. Macam Koyum sendiri lah kan, Koyum lalui benda tu kan. Macam mana dengan Koyum dapat tahu tak siapa yang buat? Dapat tahu siapa yang buat, siapa yang tak puas hati, siapa yang nak Koyum mati waktu main bola, siapa nak buat Koyum lumpuh masa main bola tu. Dapat tahu semua. Tapi bagi Koyum benda ni adab bersam dalam bola sepak. So Koyum reda je lah apa yang berlaku. So hidup kena move on. Hidup kena move on. Barulah aku tahu pun. Aku ingatkan orang yang berniaga je kena pakai pendinding. Player bola pun kena bawa dinding juga. Bukan bawa dinding, pendinding. Pendinding. Kalau bawa dinding nak main bola macam mana? Tapi kena pakai pendinding juga. Tapi aku tak sangka lah dalam orang kata keseronokan main bola bersukan, ada juga dikaitkan dengan benda-benda yang tak elok macam tu. Benda-benda gaib macam tu kan. Baik jadi bomoh daripada player bola. Maksud dia lagi banyak duit. Maksud dia player bola satu tim ada 11. Kena dalam 8 orang datang ambil khidmat kita. Untung. Koyum tak nak cuba. Okey, ada bagi nama. Okey, ada lah. Tapi untuk masa untuk pulihkan balik. Struggle lah. Struggle memang betul-betul struggle. Betul-betul struggle, betul-betul jumpa macam-macam orang yang berubat, ada yang scam, ada yang pakai belaan dia sendiri, ada yang jenis pakai tangkal apa semua, macam-macam. Ada satu story tu yang Koyum alami. Koyum dah kena rasut oleh benda-benda yang dihantar lah. Sampaikan benda yang rasut tu nak bunuh family. Nak bunuh family Koyum. Ini macam dalam filem Indonesia tu. Dia cerita dia macam terbeci pada malam tu. Papa Koyum ni pergi mancing. Tinggal Koyum adik Koyum yang nombor 2 dengan mama Koyum. So Koyum time tu ada PS4 apa, main dalam bilik main dalam bilik macam biasa. Waktu malam tu macam dalam pukul 11 lebih malam tu rasa macam panas satu tubuh. So bila dah panas kita dah tahu dah
sebab dalam masa tu dah kena buat kat orang. Kita tahu dah macam mana kalau panas ni nak buat apa. So kita tahu. Pergi ambil air, baca kursi apa semua itu ini, minum. Okey, minum. Tak hilang panas tu. Tak hilang. Last sekali Koyum bagi tahu adik Koyum pergi ambil aku satu berdi air yang penuh, letak depan aku. Masa waktu cakap tu bukan Koyum, orang lain dah. Yang faham tak? Okey. Waktu Koyum cakap pergi ambil air, berdi besar letak depan aku, tu bukan Koyum dah. Ini cerita daripada adik Koyum balik lah. Cerita. Okey. Lepas ambil air, dia ambil air kat Koyum, letak kat depan TV. Tiba-tiba adik Koyum bagi tahu boleh cakap siam. Pusing air dalam berdi tu, cakap siam. Buat macam tangan air macam ni, cakap pasal siam. Okey. Padahal Koyum tak boleh cakap siam. Tak boleh cakap siam. Mana boleh cakap siam? Oh, yang boleh cakap siam Yucha je. Dia lebih pada India. Okey. Lepas tu adik Koyum panggil mama. Cakap mama apa? Mama pun datang baca Yasin apa semua kan. Tak jadi kan? Lepas tu keluar satu suara garau adik Koyum bagi tahu, cakap aku nak bunuh semua. Aku nak bagi mati belaka. Benda dalam tubuh Koyum tu. So tu tak menarik lagi. Yang menariknya mama Koyum ni dah panik. Dia tak ada apa-apa, tak ada apa semua dalam rumah tu kan. Dia bagi tahu adik Koyum pergi sorok pisau bawah katil. Koyum dalam bilik. Benda-benda bahaya lah. Koyum dalam bilik. Dia pergi cakap seluruh dengan adik lah. Yang gilanya tentang ni, benda yang rasuk Koyum tu tahu mama sorok pisau kat mana. Aku tahu dah mu susuk pisau kat mana bawah katil. Dah tak boleh sorok. Maksud dia kalau Koyum lagi mana, mama lagi mana pun dia dah tahu. Dah tahu dah. Jangan lagi, saya tahu. Jaga-jaga. Macam tu kan. Okey, so penyelesaian dia waktu tu. Panik, semua panik. Lepas tu panggil 2-3 buah jirang sebelah rumah datang untuk tolong. Dia datang tolong Koyum tu masa Koyum nak pijak kaki Koyum dengan, kan ada mesin jahit tu, ada tak benang tu kan, tak benang atas tu Koyum nak pijak kaki Koyum dengan dekat mesin jahit tu. So semua orang pegang. Tak nak bagi. Itu kalau kena habis dah kiri bola sepak. Habis lah. Jadi tukang jahit pula member. Dah. Kan? Tapi nak tanya jugalah, orang kata kalau macam masa Koyum kena tu kan, masa kena santau tu semua kan. Macam mana nak terangkan pada coach yang Koyum kena ilmu hitam, ataupun coach boleh terima tak orang kata alasan yang tu kan? Alah kau malas nak datang training kena ilmu hitam lah, ilmu gaib lah. Dia akan datang rumah kita. Datang check Tengok kondisi tubuh kita, kesihatan kita. So waktu kena tu, tubuh Koyum bukan macam sekarang. Tubuh Koyum dulu nampak tulang macam betul-betul iklan Epton yang tulang. Yang kubur tu. Yang sugur. Sama. Sebabkan benda tu. Dia dah makan dalam. Apa maksud dia? Makan dalam. Epton. Boleh makan royalty apa ni? Rupanya kita dah jumpa dah siapa yang Epton tu. Asyik baik Epton. Kalau yang bawa ikan kat belakang. Asyik baik bukan tu lah. Okey. Tapi betul kurus habis lah. Kurus habis. Memang aku macam siap gam apa semua. Memang macam tu lah. Berat masa tu lah kalau tahulah berapa agak-agak. 40, 39 macam tu. Macam mana player bola berat 39 tak jadi? Berat biasa normal Koyum 60. Kedua masa tengah fit. So bila 39, 40 dah tak normal lah. So coach datang tengok macam mana. Sebab aku masalah. Dia orang dia tak percaya sangat lah. Dia orang percaya tapi tempat dia orang dipanggil wudu. Wudu. VOODOO. Tempat dia orang panggil wudu tapi cara dia cakap coach tu cakap, cara dia orang buat wudu ni sehari dah mati dah cakap. Tapi dia cakap kenapa kau tak mati-mati cakap. Dia suruh sebab apa? Sebab Koyo Kelantan makan budu. Bukan vudu. Bukan vudu. Mu ni. Okey, jadi dia pelik kenapa sini punya kaedah santau ni lain dia cakap. So Papa kau yang explain macam ni sebab kita dah ada Tuhan Allah ada apa semua, tak boleh nak mati bodoh-bodoh macam tu. So bermulalah kejadian 3 bulan tu, merantau pergi cari ustaz. Nak cerita satu pasal ustaz. Bukan semua ustaz yang berdahi hitam ni baik.
Tapi yang hitam satu badan baik-baik. Aku pun nak cakap. Baik-baik. Yang selalu kalau kita tengok ustaz-ustaz dua kan. Yang ni nampak member saya. Dia baik yang satu badan tapi baik-baik. Tapi kenapa kata macam tu pula? Sebab Qayyum dah alami macam-macam dengan ustaz ni. Ada ustaz yang blur. Okey. Ada ustaz yang suka ambil kesempatan. Ambil duit je lah. Padahal tak ada apa-apa, kosong je. Dah kosong je. Baca tak atas kepala. Rukiah macam tu. Keluar Allah sama macam tu. Aduh sakit lagi belakang apa semua. Lepas tu yang ada benda belaan ni, ustaz yang ada benda belaan, dia masukkan benda belaan tu dalam body Qayyum. Dia buat keluar benda tu. Yang ori punya sakit dah ada lagi dalam tubuh ni. Oh pula. Ada lagi dalam tubuh dia keluarkan dia punya benda belaan dia dah keluar. So maknanya dia cakap okey dah sembuh dah. Dah sembuh dah. Maknanya dia menipu lah. Dia masukkan dia punya tompang kejap. Barang buat macam ada. Maknanya barang dia ambil barang dia je. Dia ambil barang dia. Itu barang dia tak ambil. Itu barang dia tak ambil. Apa problem? Tapi sebelum tu lah Qayyum, macam coach datang tengok masa tu kan. Dia tak ada ke kata macam Qayyum ni ambil barang terlarang ke tengok dia ni yang dia cakap dia ni ambil barang ni. Macam orang kampung kan dia ni ambil barang ni. Tak ada sebab coach tu dah tahu macam mana dia bukan tak ada, dia terkejut dengan tengok tubuh Qayyum macam tu. Sekelip mata jadi macam tu. Sebab dia tahu Qayyum macam mana apa semua kan. Dia yang buat training apa semua tu, dia tahu macam mana nak kekalkan body, maintain apa semua. So dia terkejut sangat bila dah dapat tahu tu sampai 39 40 kilo. So dia cakap this unusual punya ini mengarut. Memang benda tu lah kan. Jadi akhirnya pulih, alhamdulillah. Akhirnya pulih dengan bantuan daripada senior player kan. Senior player. Mungkin dia pun pernah kena juga dulu kot. Dia bagi pendapat. Boleh bagi tahu nama senior player tu siapa? Yang tolong kan? Yang tolong boleh. Yang tolong benda baik. Senior player yang tolong Qayyum waktu tu adalah Indra Putra. Indra Putra Mahyudin. Indra Putra Mahyudin. Dia tolong dengan macam mana? Dia yang ubatkan ke ataupun dia suggest? Okey, ni kampung ni ada satu kalau betul dia pandai ubat, kita pergi jumpa dia. Dia ada satu ustaz ni jumpa ataupun dia yang sendiri buat. Dia ada ustaz yang jaga dia. So dia suruh ustaz yang jaga dia tu tolong ubatkan untuk Qayyum. So semenjak daripada tu dah sembuh. Tapi cerita di sebalik kesembuhan tu, hijab Qayyum terbuka 3 hari 3 malam. Dia cerita ni dia ada berkaitan dengan salah silah keluarga. Okey. Macam Indra terbuka. Itu yang menarik cerita yang saya nak cerita ni. Dia ada macam salah silah keluarga Qayyum ni. Nama ayah Qayyum adalah Marjoni Sabir bin Marjohan. Asal daripada Jawa Barat, Jawa Timur. So mama Qayyum anak sulung. Ayah papa Qayyum juga anak sulung. So Qayyum dapat jadi anak sulung untuk dia orang. So 3 generasi sulung dalam satu family. Betul. Sebab tu ada satu kelebihan tu. Tapi sebelum ni Qayyum tak pernah ambil tahu benda ni. Semenjak hijab yang terbuka tu jadi macam aku kena ambil tahu apa yang ada dalam tubuh aku. So hijab terbuka tu, orang cakap takut tak takut lah apa semua. Hijab terbuka ni kita akan jadi gila. Betul lah. Memang akan jadi gila habis. Sebab kiri kanan depan belakang atas bawah semua kita nampak. Yelah, bukan macam Qayyum. Dia bukan dah prepare untuk nampak benda tu. Bukan dia minta nampak. Ada orang yang memang dah bersedia. Dah bersedia kata nak buka. Ini tiba-tiba terkejut. Memang lah. Dia umpama macam kita, kalau tiba-tiba buta kan jadi macam tu lah. Dia tak masuk akal lah benda tu kan. Nak cuit sikit lah. Apa yang nampak? Nampak macam-macam lah. Macam-macam pocong,
benda-benda gaib lah. Benda-benda gaib yang muka teruk-teruk sangat. 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam. Sebanyak 3 hari 3 malam ada nampak muka macam ni tak? Takkan aku. Tak adalah, mana tahu. Kau ingat aku apa saka? Tak adalah, saja tanya mana tahu. Tiba-tiba ada yang gambar hantu. Tak adalah, yang ni tak ada lah. Lagi teruk ada, lagi teruk ada. Aku okey sikit. Yelah, salah ramai kawan saya dia paling hantu. Sajalah tanya mana tahu. Okey, tapi untuk lepas 3 hari tu dapat tutup balik lah. Dapat automatik. Dapat tutup balik pun datang daripada mimpi. Oh, okay. Mimpi yang Koyum nak cerita ni, mimpi tu dia ada berkaitan dengan pilihan Koyum sendiri, dia cakap. Mimpi tu datang seorang orang tua, jubah putih, janggut putih, berserban putih, datang bagi tahu. Cucu nak main bola ke cucu nak ubat orang? Dia cakap macam tu, bagi salam apa semua, dia cakap cucu nak ubat orang, cucu nak main bola ke cucu nak ubat orang? Dia cakap gitu. So Koyum pun bagi tahu nak main bola tu, nak main bola. Tak usah tengok hantu, tak usah tengok hantu. Cakap macam tu, tak nak tengok hantu. Okey, tak apa. Okey, dia pun bagi tahu Tok tutup. Tapi kalau ada benda-benda besar, Tok buka balik Koyum tengok apa yang ada. So jap pada tu tutup. Tapi bila Koyum sense benda macam apa benda-benda hantu yang macam setan yang besar-besar datang apa semua kan. So dia automatik kita boleh nampak. Dah ada orang kata apa orang panggil tu macam mana? Insting tu. Insting tu dah ada lah. Ada. Cikgu dia boleh nak masuk dia sekarang okey. Sekarang okey, sekarang ada. Okey. Sebelah dia tak ada apa kan? Tak ada. Saya mula risau. Yalah. Takut yang petinggi. Okey, alright, okey dia. Maksud dia kita dalam keadaan tenang lah ni. Keadaan tenang. Ya, alhamdulillah. Tapi selepas kelebihan. Berapa lama nak ambil orang kata masa untuk pulih tu, lepas tu nak main bola balik seperti biasa kan? 6 bulan masa untuk ambil sembuh balik, masa untuk dapatkan balik berat badan yang idea untuk Koyum main bola 6 bulan. Hari-hari sejak 6 bulan tu hari-hari Koyum buat gym, jogging, struggle, sepak bola apa semua. Daripada 6 bulan, after 6 bulan baru lega. Dapat balik prestasi yang sebenar. Boleh tak kita orang nak tahu masa yang Koyum kena tu dalam kelab mana? Kelantan. Okey, baik. Jadi kita dah tahu dah orang kata struggle-nya Koyum dalam dunia mistik tu kan. Dia hadap sendiri benda tu. Orang kata alam gaib. Alam gaib. 6 bulan nak elok lah. Ya. Dalam 6 bulan tu awak duk relax je lah. Tak boleh nak buat apa-apa kan. Tak boleh buat apa-apa. Income pun tak ada kan. Income jalan. Income jalan lah. Elok nak ada jalan. Okey. Okey lah. Baik lepas ni. Hello, santau lagi. Dia jalan. Tapi kau faham lah berapa lama kelab nak bela kau. Okey, itu kita cerita tadi struggle kalau dunia mistik lah. Dunia mistik. Tapi kalau kita nak cerita pasal dunia realiti lah. Realiti. Mungkin kita tahu player bola ni dia ada ejen-ejen. Bukan pergi ketuk rumah presiden, saya nak main bola untuk kelab ni, dia ada ejen-ejen dia. Okey, apa struggle ni daripada ke arah ejen ke, pernah kena tipu ke? Pernah. Ejen cerita dia dia bab kata apa Koyum bagi tahu kemusnahan karier Koyum disebabkan ejen lah. Ejen. Sebab apa? Last masa 2020 Koyum main dengan KSCT. So KSCT performance dah steady, duduk nombor 2 top league. Waktu tu coach Bojan. Tak, Nizam Adaha. Okay. And then habis je setahun tu dah habis. So KSCT memang bercadang untuk sambung untuk next year lah. So Koyum pun bagi tahu dia kalau sambung next year boleh saya balik dulu tak kampung cuti je. Itu datang balik untuk sign kontrak lah. Dia pun cakap okey, management cakap okey, tak ada masalah apa semua. So balik tak sampai 2 minggu dekat Kelantan, tiba-tiba dapat PDF mengatakan penamakan kontrak. Tiba-tiba. Okey. Jadi blank lah. Koyum macam apa benda pula aku dah last minute mana lagi nak cari kelab. Nak cari kelab lain kan. Sebab kita dah memang niat untuk bercuti, tak ada fikir apa-apa sebab dah tahu akan main kat City untuk tahun depan. So call orang sini, call orang sana, tak nak angkat. Ejen tak nak angkat. Ejen yang Koyum bayar yang dulu tu tak nak angkat apa semua itu, ni cakap busy apa semua. And then dapat tahu melalui coach. Coach cakap macam mana? Yum, saya dengar awak up gaji awak sampai 49,000, betul ke? Okey.
Sebab dekat KCT gaji hanya 29 je. Oh, paling tinggi ya. Oh, 29. Dia sampai 20,000 dia markupnya. 49. Saya dengar awak ada markup gaji sampai 49. So management tak nak sambung lah sebab terlalu tinggi. Demand. Sebab Fuko dengan Indra pun turunkan gaji. So takkan awak player bukan star mana, bukan idola legend pun awak nak naikkan gaji. So saya counter balik. Saya tak pernah nak angkat gaji mana-mana, coach. Saya stick je. Kalau nak turun pun okey lagi, saya tak ada masalah. Sebab dia orang tak bincang dengan saya. Tu masalah dia. Tak bincang dengan saya. So coach tu pun cakap saya tak boleh buat apa sebab dia pun makan gaji juga dengan management. So tak boleh buat apa, ni management dengan ejen awak yang bicara. So saya call ejen tak angkat sampailah nak start season baru, tak ada jawapan. So saya terpaksa ambil inisiatif lain lah. Charity lain lah dalam kelam kabut macam tu. Tapi memang masa tu memang tak main lah. Memang tak main lah. Tapi tak main pun liga dah habis. Cuma nak start season baru. Patut start dengan KCT. Kita kelam kabut, struggle dan charity lain pula apa semua itu ini. Berjaya waktu tu. Berjaya, tapi penurungan yang betul-betul mendadak. Yelah. Tak dapat lah yang orang kata yang belum ni dekat KCT tu lah kan. Last minute kan. So maksud dia ejen sebenarnya yang markup. Ejen sebenarnya yang markup. Daripada macam-macam apa pun pengurusan pun lain kali. Kau pakai nombor lama lagi, telefon lah. Telefon lah bincang. Tapi nak tanyalah macam ejen ni aku tak faham sangat dalam dunia bola ni. Ejen ni dia macam ejen rumah lah kalau kau nak cakap rumah. Dia bukan dia dalam golongan tim bola juga ke atau di luar? Dia macam ni, ejen ni. Contoh, dulu mana ada ejen? Dulu masa kau main bola Kelantan tak ada ejen. Dapat Koyum Top dapat offer tim daripada 7-6 tim untuk main kat tim dia orang, tim negeri dia orang. So time itulah ejen tu datang. Ejen ni dia hanya jadi orang tengah je untuk sebuah kelab tu. Itu je. So dia hanya makan komisen daripada player, daripada kelab. Dua belah dia makan. Kiri kanan lah. Komisen kelab dia makan. Abang daripada Terengganu, saya daripada Kelantan. Okey, abang cakap, bawa Koyum sini. Aku nak Koyum, aku nak sign ni. Gaji sekian-sekian, nanti ada komisen kau. So saya pula nak main untuk Terengganu. Terengganu offer kau ni macam ni, Yum. Ejen cakap, Terengganu offer kau macam ni, Yum. Kau nak tak? Lepas tu, saya pun cakap, nak. Tapi ada sikit untuk aku ni, aku bawa kau ni. Padahal benda tu, abang dah nak dah. Abang dah memang betul dah nak saya dah. Dah lock dah. Oh, jadinya Koyum, maknanya ejen yang banyak markup lah. Ejen yang banyak markup sebenarnya. Tapi tak semua ejen macam tu. Ada ejen yang bagus dalam kerja dia. Cuma setengah ejen ni macam tu. Okey, kebiasaannya yang ejen-ejen yang jumpa Koyum ni, adakah ejen yang Koyum kenal ataupun yang tak kenal? Yang tak kenal. Datang tu mula buat dia introduce dia je cakap pada saya ni datang daripada ejen sekian-sekian. So saya nak bawa awak sebab awak player yang ada bakat besar, pergi jauh. Macam ayat manis lah. Siapa yang berjaya lah. Siapa yang berjaya. Okey, dia umpama macam kalau kita jual beli rumah. Koyum ni macam rumah. Rumah ada ejen 3-4 orang. Dia akan jual cari property. Cuma yang tu rumah. Tak sakit hati kalau orang markup. Ni orang paling kuat pun rumah tu getak je. Ya kan? Ini hati dengan perasaan. Hati perasaan, gaji pula kena potong, tak boleh main pula tu. Kan? Tapi kenapa memerlukan ejen? Kenapa tak direct terus? Direct tak boleh. Sebab tugas ejen ni sebenarnya nak direct pun boleh, tapi kita kena buat banyak tugas. Faham tak? Macam nak kena pergi stamping, nak pergi begini. Sebab kena faham. Bila jadi top player ni, kau dah ada dalam comfort zone. Kau tak boleh buat apa, kau suruh orang je, kau bagi duit je. Faham. Sebab tu dulu memang kena cakap dulu dengan sekarang kau yang rasa kenapa aku tak buat sendiri dulu. Tapi sebabkan gaji dah time tu umur 19, 18 dah 15,000. Dah orang kata buat apa ya, aku arah orang lah. Aku arah orang lah. Kenapa tak ada manager? Orang kata ada tak player bola ni dia ada manager yang yang ejen tu jadi manager? Ejen tu pun jadi manager boleh juga. Dia berangkat manager lah. Ejen, manager. Ada yang uruskan kita contoh
Yum, benda ni nak kena stamp, benda ni nak kena kontrak ni nak kena copy, benda ni nak kena pergi sini pergi sana. Dia yang handle dengan benda tu. Bila benda dah siap, dia hanya serah kat Koyum lah. Koyum serah kat kelab, macam tu je lah. Tapi bila dah kena tipu dengan ejen, memang biasa lah. Masa itu aku rasa tu permainan ejen lah sebenarnya. Dia dah biasa, orang kata dia dah tahu dah, orang kata mana nak celok, mana nak ambil kan. Betul. Lepas tu dia tak suka dia tendang main macam tu je. Benda-benda macam tu Koyum rasa lah juga. Adakah Koyum rasa yang ejen buat kan untuk Koyum ni, apa yang dia buat ni, adakah dia ada sabotaj ataupun dia sebenarnya ada benda ada player lain dia ataupun daripada player lain Koyum ni dia ada benda-benda yang dia tak perhati dengan Koyum sebenarnya, tapi dia tak bagi tahu. Koyum ni style straightforward. Kau tak perhati, kau cakap depan-depan aku. Kita boleh fit benda ni, tak nak jadi isu. So dia tak cakap. So benda ni menjejahkan karier Koyum lah. Sebab tu sekarang ni, contoh, kalau dia betul ejen plus kawan kita yang jaga kita daripada umur 19-18 yang jaga kita, patut kau contact aku, cakap tanya khabar. Yum macam mana sekarang, buat apa sekarang, walaupun aku tak main pro apa semua, kau kena cakap Yum buat apa sekarang, apa. At least sebagai kawan ni cakap. Ni phone pun tak ada, WhatsApp pun tak ada, DM pun tak ada. Diam je. Tak tahu sebab so apa. maknanya kau hanya ambil kesempatan untuk aku je lah. Itu je lah. Baik, faham. Dia bukanlah orang cakap dia bila ejen tu, bila dia rapat dengan player dia akrab tu sebagai sahabat tu tak ada lah. Tak ada lah. Okey, kalau macam tu macam mana nak jadi ejen bola sepak tanya? Kan? Kena ejen tu macam kalau kata nak ejen Kowe kan. Kena ada test dia ke apa. Kalau ejen bola sepak macam mana lah? Dia kena apply benda tu. Kena apply lah. Kena ada lesen, kena Ataupun pergi apply dengan FIFA. FIFA punya. Tapi sebenarnya player boleh jadi ejen tak? Player boleh jadi ejen. Player boleh jadi ejen juga. Okey, faham. Tapi maknanya ejen kalau kita nak cari pun kena cari yang betul-betul lah. Ya, cari betul-betul yang buat kerja lah. Jangan ambil ejen ni. Bila seorang ejen yang steady, yang capable buat benda yang bagus untuk player dia akan progress berkembang. Player akan develop punya tinggi. Tapi bila seorang yang ambil kesempatan macam contoh yang Koyum kena sekarang tiba-tiba dapat main bola untuk 4-5 tahun lagi, tak dapat main sebab rekod dekat setiap kelab buruk. Sebabkan mulut kau pergi jaja cerita aku tentang training lambat apa semua, sedangkan coach kat tempat training aku pun tak ada cakap pasal aku, pasal attitude. Game perform je. And then kau pergi jaja dekat orang semua, pengurus pasukan setiap negeri. Baik. Sebab tu tak dapat main pro. Sebab rekod tu buruk. Tapi yang tak fahamnya, yang Koyum rasa struggle, tak faham benda bola ni adalah benda yang kau cakap, aku tak pergi training, tak pergi apa, discipline apa semua. Sekarang ni aku dah ada 2 orang anak, dah ada wife, takkan aku nak stay lagi macam tu. Yelah. Dia tak boleh fikir logik tau dia orang ni. Dia tak tahu kenapa. Itu yang mencari persoalan. Sedangkan kau dah tahu aku bagus daripada budak engkau. Memang 100% bagus daripada budak engkau. Tapi kenapa kau tak panggil aku? Faham? Dia selalu macam tu tau lah. Orang-orang yang selalu yang orang kata yang tak suka nak cerita pasal orang, tak suka nak kena ke orang, dia yang selalu kena tindas. Itulah masalah dia tu. Dan nama pun kita manusia. Itulah kan, kita agak payah jugalah kalau orang kata dalam hidup kita ni nak orang kata kau baik aku tindas kau lah, kau power macam ni tak nak takkan Koyum pun nak kena jadi benda yang sama. Tak elok juga kan dalam industri macam tu kan. Itulah dia orang kata kalau kita cerita tadi dengan Koyum pasal struggle dia ni kan orang kata. Tapi next lepas ni segmen kita nak cerita pasal relief. Tapi sebelum kita nak pergi ke arah situ kan, selama Koyum join klub bola yang sebelum ni kan, yang paling membuatkan Koyum struggle lah antara yang banyak-banyak klub tu, klub mana yang rasa macam susahnya, struggle-nya aku dalam klub ni? Sebab kita percakap mungkin struggle nak main first 11. Koyum rasa aku main kat sini dekat PNS. Kita kena bayar dekat seseorang dekat dalam team tu untuk main first E. Wah. Kena bayar? Kena bayar. Kita kena bayar. Wah, macam ingat main team park ke? Masuk duit baru boleh main. Itulah pasal. Kalau macam tu kita kena pergi Mata Fair. Sebabnya masa kau datang tu, kau tak tahu benda ni. So kita training macam biasa lah. Yelah, kita orang baru. Training. Tapi budak yang training, teammate yang training sama Koyum tu, yang main posisi sama Koyum tu,
Koyum tahu yang Koyum dapat makan dia. Dapat beli first E, confirm dapat first E apa semua. Dengan cara permainan dia apa semua. Sebab kita tahu kita dah main bola. So tiap-tiap game dia main. Kita reserve 18 pun tak ada. 24 tak ada squad. Tak ada squad. Orang kata kalau keluar kat TV tu kan nama tak ada. Jenuh nak cari mana Koyum ni kan. So kita pun cakap dengan budak dia orang. Cakap, macam mana kau dapat main first E ni? Tiap-tiap game apa semua. Oh, kau kena dengan individu ni, kau kena pergi ni, cakap dengan dia. So Koyum pun pergi cakap dengan dia. Coach macam mana nak main first E? Dia pun cakap, boleh nak main Yum, tak ada masalah, tapi awak kena bayar saya RM1,500 setiap bulan. Dia minta gaji pula. Ya, saya boleh push nama awak dekat head coach. Lama. Faham. Maknanya dunia bola dia pun ada juga permainan duit tu ya. Okey, tak adalah orang kata bakat tu macam yang Koyum cakap tadi lah kan. Kabel. Kabel and money. Yes. No money, no first 11. Bukan, no first 11. No first 11. No first 11. 12-11. Maybe can. Sampaikan satu kejadian tu, Koyum ingat sampai sekarang. Okay, masa tu lawan Penang. So lawan Penang ada seorang import player ni. Masa tu Koyum main import player ni. So import player ni dia nak minta skor gol bola, tapi dia minta bola tu tak kena dengan posisi dia. Koyum tak passing lah. So dia pun cakap fuck off dalam padang. So bila half time tu Koyum pergi cekik tekuk dia, cakap kau apa hal kau nak fuck off aku, kau siapa kan. So bergaduh dengan dia kan. So habis game Penang tu tiba-tiba Koyum seorang yang dapat kenakan tindakan. Dia tak ada. Berat sebelah. Patutnya kau yang start. Kita cakap benda betul. Dia yang start dulu kot. Kalau dia tak start, saya tak start. Cakap macam mana saya nak start kalau orang tak buat api kat saya? Macam mana saya nak buat api kat orang? Cakap macam tu. Oh tak nak, no. You start first. I saw. Dalam seminggu orang lain tengah training tu, dia buat saya macam anjing Training seorang-seorang kat tepi padang, tengok orang training. Dia double standard kan. Itu kalau mental tak kuat tu. Tapi Koyum lah, jujur lah, kata kena buat bayar dengan coach tu. Macam Koyum sendiri, adakah Koyum bayar ataupun tak buat benda tak buat sebab tu yang kena macam-macam kat sana. Tak bayar. Wah, daripada bayar RM1,500 kat dia. Baik tekan. Baik tekan. Baik tekan kan. Baik. Orang kata kalau hilang RM1,500 pun lega. Tak sakit hati. Tapi kalau kena puas hati. Baik, betul juga. Selalu tekan kat mana? Itu struggle juga tu. Apa dia? Struggle. Nak tekan struggle juga tu. Alright, sebelum kita nak tutup pasal struggle pun, kita nak cerita pasal struggle. Kita tahu pun. Dalam mana-mana dunia lah, dunia bola sepak, dunia sukan, dunia seni. Kan lelaki ni struggle dia adalah perempuan. Itu best. Ini aku bersemangat. Okey Koyum. Muka jambu. Muka jambu. Main bola bola sepak memang sukan nombor 1 negara. Aku nak tak, kalau kat sekolah pun kau jadi player bola pun orang dah gila dengan kau. Kau pergi sekolah. Bukan perempuannya, lelaki pun gila dengan kau. Aku sebabkan bukan player bola, aku pernah pergi sekolah pakai kasut bola sebab nak tunjuk aku main bola. Apa bangang? Aku tak player, orang tak nak pun. Player bola orang nak. Tengok macam sekarang ni lah. Contoh yang ada depan mata. Muka elok. Orang Kelantan. Memang putih kan. Figure takkanlah. Raja nak cakap lah, muka pecah macam ni pun ada orang nak. Aku tak sama. Takkan nak play bola. Saja. Kita nak tahu juga kan. Orang kata dunia bola ni dunia glamour. Kena tahulah. Dia dunia glamour. So mesti ada tarikan perempuan-perempuan yang datang. Ada kacau, awet kacau. Ada tak pernah tak? Banyak benda tu. Kita benda tu banyak. Aku tak sabar. Okay, nak start daripada mana dulu? Kita mana nak start? Kita mula yang paling basic. Kita mula daripada basic yang mula-mula waktu Koyum awal-awal lah. Orang kata waktu umur berapa dah rasa macam, ada orang ada star. Waktu umur masa sekolah menengah dah start dah. Sekolah menengah dah start dah. Macam-macam perempuan dah pick up. Untung kau Koyum. Untung Koyum. Aku marah. Untung Koyum. Abang dulu tenung. Tengok je. Sebab kat sekolah dulu, masa tu sekolah sukan Kelantan. So kita saya Koyum ni one of the best player dekat sekolah sukan tu lah. So
kita pergi mana-mana pun orang perempuan tu bila datang sekolah tu orang perempuan tu akan panggil Koyum, jom teman pergi makan. Jom makan. Sampai kan kita cakap dia aku tak larat lah nak pergi nak belajar. Kenapa tak bagi nombor kita orang? Kita orang free. Bukan kenal pun masa tu. Tak lah. Lepas tu naik kepada pro kan. Dah top. Top lagi lah banyak perempuan datang DM cakap nak buat ni, buat tu, buat ni. Macam tu lah. Macam buat benda yang pelik-pelik apa semua. Check-in tu dah biasa. Okey, biasa biar ajak check-in tu biasa. Dia ajak. Perempuan yang ajak check-in tu dah biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kami kalau yang ajak aku check in director je. Pergi kerja job. Kan? Sepanjang aku jadi tak ada lagi yang pernah ajak ni. Kan? Tapi kalau dia ajak aku debor. Yang ni kau cakap tak ada orang ajak. Tapi kalau katanya kalau macam yang perempuan datang bergebut-gebut kan, ada tak ganggu carrier? Ganggu tak ada ganggu pun carriernya. Cuma certain perempuan yang dia tak dapat kita, dia guna benda lain untuk dapatkan kita. Itu yang sakit lah. Pakai ilmu hitam juga nak pakai dapat ilmu hitam, Kelantan ni soho ilmu hitam boh. Nombor apa ni lah. Jateng ramah lagi. Orang gebuk buat gapo. Kita ada. Dia duduk. Dia kena faham bila main bola Kelantan ni dia ibarat macam dewa. Dia dewa lah. Kelantan. Kau Betul bu, Kelantan bola sepak kau jangan main. Kalau kata ada perlawanan bola sepak dekat stadium dengan ada event food fest ke, ada Ella ke apa kan, orang akan pergi tengok bola sepak Kelantan. Lepas tu Kelantan ni pula kalau kita main bola dekat famous di Kelantan dengan main bola ni, kita nak pergi makan mana-mana kedai semua free. Tu hendak. Tu sedap ah. Dak ah. Tapi yang bestnya bila budak perempuan ni ajak makan kan dia nak bayar. Selalu kan mesti dia orang nak belanja lah. Tapi aku terkejut jugalah yang yang ajak pergi check in tu kan. Itu ekstrim juga tu kan. Gila kau play bola kot. Kalau macam ni kalau Ronaldo berapa ramai ajak check in dia. Tapi member. Tapi kalau macam yang tu macam mana ya Koyum selalu mengelak lah, macam mana nak mengelakkan benda-benda yang dia macam ni kalau sebab aku payah naik. Aku nak tanya. Aku rasa macam Koyum dia akan jawab apa? Tengoklah kalau yang elak. Kita dengar. Okey. Dia ada benda yang kat Kelantan ni dia ada satu jabatan agama ni. Kuat ni. Tu boleh. Kita fikir je ni kalau aku pergi check in, salah kau masuk oleh tu kantor dengan jahit ke apa semua ni. Bising sini hari tu. Yelah dulu zaman tu belum ada TikTok. Sinar harian. Kalau masuk sikit harakah. Lepas tu kita pula dekat billboard ada gambar kita apa semua kat Kelantan tu. Salah kau kena tangkap jahit, mampu kerah. Habis struggle yang kita buat banyak-banyak tu, hacu yang bodoh tu. Check in je. Lepas tu pula dengan nama mak bapak pun tak cantik kan. Sebab apa kata macam Koyum cakap daripada kecil mak bapak dia dah support dia kan. Tapi bila sampai satu career tu dia down kan benda tu, mak bapak mesti terasa kan. Betul lah. Dia mudah lah, cuma kalau perempuan tu nak ajak keluar ke apa, kita pergi keluar tempat yang ramai orang lah. Makan apa balik lah. Ada macam nak diorang check in apa, sebab benda first yang kau yang fikir pasal check in apa semua ni jaib tu, sinar harian tu. Keluar muka depan. Keluar muka depan tu. Kau tak soalan kau bahaya betul, tapi selamat soalan. Sebab kita nak tahu player bola ni ada yang kadang-kadang ada yang nakal dia lain macam tak nakal dia sama. Aku kenal player bola, aku dah main kenal pro player, nakal dia lain pun. Woi, player bola. Kau mungkin dia baik. Yang ni aku jumpa yang ni yang aku kawan kan. Woi, betul. Tapi macam struggle tak nak kekalkan orang kata sustain dalam satu team tu? Struggle juga. Sustain perform. Kita bola ni based on performance kau cantik sampai habis game kau main habis, sampai setahun main habis sebab performance. Tapi bila performance drop, kau nak start pada awal, nak start balik daripada zero, nak pergi challenge first E tu, itu yang susah. Nak dapat opportunity, peluang untuk first E. Sebab yang kalau kau dapat nak pergi bila kau ada peluang duduk kat first 11 tu, kau kena perform lah. Kalau kau tak perform, orang ambil tempat, habis lah. Tapi aku tertanya-tanya jugalah. Aku bukanlah orang kata tahu sangat bab bola. Kan, orang kata kan. Lepas tu nak tanya jugalah macam contoh stamina lah kan. Selalunya kebiasaannya orang yang sebelum kahwin, stamina dia agak bagus. Kan?
sustain. Okey. So bila yang dah berkahwin, adakah stamina dia masih sama, kekal momentum yang sama ataupun dah ada lose sikit? Ataupun dia sebab aku tengok contoh lah. Aku tengok contoh dulu, kita tengok Apek lah sebagai goalkeeper dulu kan. Tengok dia punya sebelum kahwin dahsyat. Keluar banyak lah kan. Bila lepas kahwin dia agak slow diam kan. Adakah bini bini yang menyebabkan struggle tu dan juga stres? Dia macam ni. Bila lepas kahwin ni depend on kita punya performance. Macam Koyum punya performance lepas sekarang ni kan dah tak main pro. So tak ada yang training berat-berat macam pergi gym ke apa ke semua. So benda yang ke gym 3 kali 4 kali seminggu, sekarang ni pergi hanya sekali seminggu untuk maintain kan. Tapi dari segi stamina tak ada pun, sebab sekarang ni pun Koyum stay main untuk liga sosial ni. Masih dalam kondisi yang terbaik. Betul. Tapi kalau nak cakap bab bini apa semua ni, kita tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Sebab macam ada satu petikan tu cakap apa, lelaki buat kerja rumah ni gay apa semua. Dia Islam tu. Kau tunggu je, aku jumpa kau siap. Saya dah 3 tahun lebih buat kerja rumah, masak apa semua. Relax je, boleh steady je. Tak gay pun. Tak gay. Tengok perempuan lawa sikit masih lagi pandang. Dia yang silap. Dia gay. Dia yang gay. Maknanya daripada segi orang kata mental dan juga orang kata fizikal masih maintain yang sama jugalah. Tak ada yang berubah. Okey, kita nak tanya kan. Okey, tak semua kita player bola ni sama. Mental dia sama. Kan mungkin bagi Koyum struggle dekat rumah ataupun apa masalah dekat rumah, bila dekat padang mungkin Koyum adalah seorang yang akan buang benda tu. Dia macam ni. Wife seorang yang jenis Singo. Garang. Dia bukan yang mesin jahit tu, singa. Bukan. Yang ni yang ini betul-betul pure. Pure. Okey. Mula start kahwin. Masa tu Koyu tengah main pro lagi. Okey. So dia bila game Koyu nak ada satu kepala yang suci, macam tak nak fikir apa-apa, nak fikir pasal game je. Kau jangan masukkan nak bebel ke apa semua. Jadi dia tak tahu benda tu. Mula. Apa kenapa beza saya bebel dengan awak dengan tak bebel dengan awak kan? Melekat-lekat. Lepas tu lama tu saya pun explain kat dia. Saya pun apply. Contoh macam dia nak pergi kerja, saya bebel kat dia. Dia pun cakap, kenapa awak saya nak kerja dah? Itulah saya sebenarnya masuk main bola tu. Sebab dia tak faham. Dia ingatkan kita ni main bola macam main-main. Sono. Memang betul. Awak kerja apa? Saya main bola. Memang betul main. Tapi kita tak main-main. Betul. Sebab itu kerjaya. Itu kerjaya. Tapi sampai sekarang orang rumah dah faham lah. Orang rumah dah faham dah. Kalau time game apa semua tu, anak saya apa semua dia handle lah. Semua dia handle. Kadang-kadang ada juga player yang tak mampu nak adapt benda tu. Ada kan. Sebab tu jadi kita akan tengok player tu drop apa semua. Sebab benda macam ni. Cinggih lah. Brother. 3 benda yang merosakkan dunia, brother. Merosakkan kerjaya, brother. Salah satu ni cinggih. Yang paling jahat cinggih. Tapi lah masa orang kata dah berumah tangga kan. Kalau ada lagi orang kata yang perempuan-perempuan datang kan, adakah orang rumah cemburu ataupun dia ini sekadar dunia dia tak dia kenal suami dia? Orang rumah Koyum tak ada cemburu, tak ada apa. Tak ada apa. So dia steady, dia dah tahu dah. Dia kahwin, sebelum kahwin tu dia dah tahu dah saya macam mana. Dia dah tahu dah. Sebenarnya pemain bola ni pun dia kalau dekat dalam Malaysia ni dia dah macam public figure juga. Sama. Bukan orang kata sukan yang paling famous. Kena pula main bagus, nama pun besar, lagi famous. Itulah dia kan. Bola ni sebenarnya ada macam awak cakap 3 perkara kan. 3 perkara juga yang akan merosakkan bola. Betul. Okey. Yang pertama, perempuan. Okey. Cinggih. Cinggih. Judi. Okey, judi. Minum. Okey, betul. Okey. Jadi kalau nak tengok kan yang player minum, nanti bila dia ni perut dia boncik sikit. Dia dah bersuruh sikit. Itu tapi yang tu tapi itu yang player EPL lah. Player Malaysia kita alhamdulillah semua elok. Maknanya dalam dunia orang kata dunia bola sepak pun ada jugalah benda-benda 3 perkara ni. Nombor 1 cinggih. Nombor 2 judi. Nombor 3 agak. Okey. Okey, itu dia. Faham. Okey, kita jumpa lagi di Lapar Buah.
Adakah benda tu benda yang sia-sia? Sebab kita dah tahu dah ni. Kan apa-apa import ni. Adakah dengan sekadar ada aja ke ataupun mereka ni mungkin macam Sapi Rahim ni apa semua, dia orang dah nekat okey aku akan build up boleh beat import. Mungkin pemikiran dia orang tahu macam tu ataupun benda ni hanya sekadar macam tu lah. Sekadar macam ada je lah. Koyum kata mak bapak hanya untuk mengisi aktiviti saja. Bagi Koyum, benda ni benda akademi tak sia-sia pun. Okey. Macam contoh macam budak-budak yang akademi cita-cita nak main professional football, dia orang akan capai standard tu. Tapi kita kena depend on dia orang punya usaha. Baik. Faham? Bila usaha dia orang tu okey, baik, boleh main lah professional football. Sama ada, tak kisahlah sama ada import ke naturalisasi ke, dia dapat challenge. Sebab kan ada usaha tu. Itu je lah. Alright. Maknanya kiranya bukanlah sebab kita punya player malas ke apa, tak ada lah. Tapi baru datang satu ni aku nak tanyalah. Struggle yang aku nak tambah. Kecederaan. Kecederaan. Okey, Koyum, ada pernah struggle dengan kecederaan? Sebab dengar kata kalau player bola ni kecederaan ni habis lah. Dah okey dah hujung kerjaya lah. Hujung kerjaya. Alhamdulillah setakat umur 31 ni tak ada yang berat langsung dalam. Belum ACL ke apa? ACL ke ankle yang paling biasa-biasa punya ni terselus ankle macam tu biasa lah. Biasalah. Macam nak pergi bedah surgery ACL tor ke tak ada. Belum lagi lah. Belum. Alhamdulillah. Maksud dia tapi kalau Koyum dah dalam industri bola sepak ni struggle lah. Pernah tengok tak kan yang mana yang kena kecederaan tu kan, dia nak pulih tu struggle dia tu. Okey. Mungkin lain lah kan macam baru you ingat. Masa kat PKNS tu, Koyum didiagnose dengan kecederaan lutut terkoyak ACL tepi, MCL tepi. Doktor suruh bedah. So, pemikiran Koyum tak nak bedah. Bila bedah, confirm akan drop performance. So, doktor tu bagi tahu dua cara. Sama ada awak rehab hari-hari ataupun awak pergi bedah, sembuh dalam masa 3 bulan. So, Koyum ambil struggle yang pergi rehab hari-hari. Tak nak bedah. Tak nak bedah. Okey. Bila struggle yang ambil rehab hari-hari, memang struggle. Hari-hari kena bangun pagi, tengah hari petang kena pergi rehab dekat ISN tu. Okey. Benefit dia, jalan yang kita ambil tu membuatkan kita sampai sekarang Koyum tak ada injak apa-apa. Maksud dia orang kata tak makan dua lah. Maknanya pulih dengan keadaan normal lah. Natural. Okey, itu dia. Tapi yang tu struggle juga tu. Menahan tu. Yelah, kalau hari-hari nak kena bangun pagi, nak kena konsisten tu. Itulah kata atlet ni pun disiplin lah. Ya, disiplin lah. Disiplin. Itu kita dah tahu dah. Orang kata daripada struggle kan, orang kata kita dah tahu dah. Pengalaman-pengalaman Koyum yang orang kata banyak sebenarnya pengalaman yang aku tak sangka dalam dunia bola ada. Kan? Tapi benda tu wujud sebenarnya kan. Okey, betul. Tapi ini orang kata kepada player-player yang keluar sana tu, kalau boleh ambil tiba lah. Orang kata biar orang kata bermain secara sihat lah. Janganlah ada benda-benda yang tak elok. Tapi sebenarnya kalau bila fikir balik pasal ilmu hitam, aku lebih macam ilmu hitam tu baru tahu kan. Maksud dia kita kena ada peninding tu lah. Peninding juga. Adalah ustaz-ustaz yang jaga. Tapi macam contohlah player-player bola ada tak orang kata peninding sendiri? Ada yang pakai tangkal kat pinggang. Ada yang pakai kat kaki. Mesti ada. Sebab mula-mula Koyum main bola ni, Koyum ingatkan macam kita main bola budak-budak macam mana, masa main je. Seronok rupanya di sebalik tu, kalau kau tak ada penuh ilmu, tak ada pendidikan, tak ada, kejap je kau main bola. Maknanya perlu ada something yang buatkan kita jadi kuat, baik. Jadi lindung kita daripada segala benda yang zahir ataupun batin lah. So kena ada protection jugalah. Yelah, benda-benda orang kata satu tim ada 11 je nak pakai. Yang pandai main bola beribu. Jadi macam mana aku nak masuk dalam ni kan? Kena tak ada, kena tak kena tempat. Tak pasal-pasal kena ilmu hitam. Itulah dia. Itulah orang kata apa, struggle yang orang kata benda yang kita tak jangka lah. Kalau setakat orang kata yang kena dengan agent. Itu mungkin orang kata yang nyata. Yang benda yang tak nyata ni agak-agak bahaya jugalah kan. Tapi apa-apa pun orang kata dahsyat jugalah Koyum. Dia boleh adapt benda tu. Betul. Kan? Tapi sekarang ni kita nak orang kata masuk topik yang seterusnya. Ni apa dia tadi tu? Relief. Lega. Macam
macam prot lega. Tapi kita nak tengok lega ni daripada side Koyum. Kan setelah orang kata kau hadapi stres, kan Koyum hadapi struggle. Sekarang kita dapat tahu yang dah orang kata jurulatih untuk sekolah international dari jurulatih. Kadang-kadang tadi Koyum pun ada cerita, sekarang Koyum kadang-kadang main juga Liga Sosial lah. Liga Sosial lah. Dia Liga Sosial ni macam mana Dia Liga Sosial ni dia macam ada cup, ada certain cup, ada cup sana, cup sini, tapi kita pergi main yang nak guna khidmat kita tu dia bayar berapa rate kita. Kita letak rate lah. Lagi orang kata tu itu direct lah tu. Direct. Tak payah pakai agent lah. Tak payah pakai agent lah. So mana lagi best? Yang orang kata yang berejen ke atau yang macam ni? Yang macam ni best. Yang macam cuma kalau yang ejen tu profesional lah. Yang best dia gaji besar. Tapi dia punya struggle dan stress makin besar lah. So sekarang pun orang kata dah mungkin sajalah nak tanya dengan Koyum, mungkin dah sekarang punya sekarang 31. Okay, Koyum rasa sekarang Koyum masih lagi boleh compete untuk berada di dalam Liga Super kita ni ke tidak? Boleh compete, Koyum boleh compete lagi. Cumanya sebelum ni ada je offer. Cakap coaches cakap tim ni nak pakai, tapi hanya sekadar cakap. Tu biasa. Sepatutnya bagi pihak Koyum rasa pendapat Koyum lah, kalau kau nak pakai aku, kalau kau tahu dah aku tak pernah tak main pro, kan dah ada YouTube. Setiap Liga Sosial sekarang dah ada dalam YouTube apa semua. Kau pergi tengok cara permainan aku. Kalau kau cakap aku ni slow ke, dah lembut ke apa ke, kau pergi tengok macam mana. Okey, dah ada profile dalam tu. Dah ada profile dah. Setiap game tu dah ada dah. Tak perlu kau nak depend on mulut orang cakap kau dah tak relevan dah. Ada mulut orang. Mulut orang tu yang shock tu. Sepatutnya dia kena tengok sendiri. Okey, dia tengok sendiri, dia kena nilai sendiri kan. Orang tu ada bakat ke tidak. Maksudnya kalau diberi peluang, Koyum akan orang kata akan grab jugalah. Ya, nak main lagi untuk Liga Super. Teringin lah. Teringin main Liga Super dalam 3-4 tahun lagi. Sebab betul. Sekarang ni umur 30-31 ni dah nak kepik. Peak lah. Peak lah. Belum lagi nak bersara ke apa, sebab hari-hari kau yang main bola. Hari aktif tak ada masalah. Betul. Cumanya peluang tu tak ada. Betul. Apa yang boleh meyakinkan jurulatih? Bagi saya satu je, kalau coaches yang kat luar sana yang rasa nak gunakan khidmat saya lagi, datang tengok cara saya bermain. Bukan hanya sekadar dengar mulut orang dan dengar pendapat orang, tak perlu. Nak direct dengan saya, tanya apa masalah saya, injured ada ke, tak ada ke, macam mana performance saya sekarang. So saya akan bagi detail lagi. Ni kau tengoklah macam mana YouTube saya ke apa ke semua. Tapi itulah dia kan. Tapi rasanya baik bila dengar yang sekarang punya lagi orang kata betul lah minat nak main lagi Liga Super lah. Tapi kalau tak ada rezeki, orang kata Koyum pun dah cakap dah ada satu family yang bahagia, dah ada orang anak yang mungkin dengan jurulatih, dengan main Liga Sosial lah. Tapi kalau ada peluang, inilah nak try lagi 2-3 tahun, macam rugi pula ada lagi 2 tahun lagi. Sebab dia pro player. Rugi juga kalau tak masuk. Orang kata yang untuk Liga-Liga Super ni kan rugi lah. Asyik kalau main yang sosial. Tapi kalau sekarang pun dengan sekarang punya Liga, dengan import yang orang kata banyak lah. Banyak. Bagi saya sekarang, kita dalam topik relief kan. Relief kan. Bagi saya sekarang lebih relief daripada waktu saya pro. Sebab pro tak ada masa untuk family. Bercinta. Dulu belum kahwin bercinta ke apa semua, tak ada masa. Sibuk dengan training. So sekarang dah kahwin pun sebelum masa dah kahwin, tengah main pro, tak ada masa untuk family, kena pergi travel sana pergi travel sini. So yang leganya sekarang bila tak main pro ni, banyak masa quality dengan family lah. Masih lagi betul lah. Itu yang keindahannya lah. Kan? Itulah dalam Islam dia cakap masa itu emas. Tapi kita nak tanya Koyum lah kan. Kita balik lah. Orang kata Koyum banyak. Orang kata klub-klub yang Koyum main. Dalam banyak-banyak klub tu, klub mana yang paling Koyum rasa seronok sekali? Relax lah. Aku main okay, tak ada enjoy nak datang training pun tak patut. Training pukul 4, pukul 2 dah sampai. Bagus budak tu. Tak memang macam tu pun. Tim yang enjoy main,
tim PKNS. PKNS. Sebab apa? Sebab semua fasiliti dah ada. Kita hanya bawa diri je. Yeah. Bawa diri, bawa kasut bola, tu main je. Lepas tu elang rumah dia bagi. Elang minyak motor kereta dia bagi. Baik. Elang makan dia bagi. Itu PKNS. Dia jaga. Dia jaga semua. Dia jaga semua. Tu belum masuk gaji. Elang ni lah. Elang gaji. Patutlah semua orang nak pergi JDT. Kalau kata PKNS pun dah bagi macam tu. Okey, faham? Tapi kalau tanya pasal kelab sosial kan, apa sekarang ni kelab sosial Koyum sekarang? Namanya. Sosial sekarang, kelab sosial yang Koyum main sekarang untuk Hiklanet. Sebelum tu tim Karabat FC yang owner dia semua dah tahu, Sanas Ahmad tu. Sanas. Semua dah tahu. Owner dia Karabat FC. So Karabat FC sekarang ni tengah off season. Mungkin tahun depan akan on season balik untuk target ke Liga itu. Ada yang sekarang yang saya dapat tahu yang baru ni pun Karabat ada juara itu apa dia yang A3. Tu A3. A3 so dah naik A2 kan sebabkan dah juara tu. Yeah. Pergi A2 pula. Kau you main lah. Kalau tiada offer daripada Liga Super main tim tu lah. Kalau ni A2 dia dah kira liga dah semi pro ke? Dia dah semi pro lah. Bukan pro. Semi pro. Yang objektif utama Koyum untuk habiskan 2-3 tahun ni di liga profesional. Tapi if tiada rezeki, stay lah main untuk liga semi pro ni. At least benda tu orang cakap tak full stop bola, masih lagi main bola. Masih ada je. Masih ada. Betul lah. Orang kata atlet ni yang saya orang kata kalau kata dia berhenti betul. Mulalah badan dah mula naik, kembang. Mula rasa malas, asyik nak tidur je. Jadi sebelum benda tu berlaku, baguslah Koyum sedar awal lah kan. Okey, ni kita nak tanya pasal release ni. Kata peminat. Kita nak tanya kan. Peminat di kelab mana waktu yang Koyum rasa? Yang rasa orang kata ingat sampai sekarang yang rasa aku kat kelab ni peminat ni betul hargai aku. Di kelab Kelantan lah. Kenapa? Kelantan dia punya penyokong ni terlalu fanatik. Memang terlalu fanatik. Sampai sekarang orang tahu saya ni kalau balik Kelantan tu famous lagi lah. Orang tahu masih kenal lagi lah. Lebih kurang macam Badrul Razi lah. Pia sampai sekarang dah habis dah pun. Orang masih lagi kenal. Sebab dia rambut pacak tu. Okey, pasal itu dia pun. Maknanya kelab di Kelantan lah best. Di Kelantan fanatik dia lain macam sampai kan kalau Kelantan fan Kelantan yang ada di KL, dia pun tahu kita duduk sini apa semua. Dia pun tahu. Dia pun tahu. Yum, main dengan tim mana? Main dengan Karabat ya. Dia macam tahu lah dia up to date kita punya perjalanan journey kita main tim mana tu. Pernah tak dapat apa orang kata hadiah daripada fans ke? Orang kata tiba-tiba ada orang kata dapat hadiah misteri. Kono-kono macam artis kalau artis kan ada kan. Ada. Player bola pun ada juga. Dulu ada. Dulu macam dapat ni bag yang letak kasut bola apa semua kan. Lepas tu ada dapat satu set baju fit. Set baju fit macam tu lah. Maknanya adalah fan ada bagi. Adalah minat sangat tu. Dia minat bola ke minat Koyum tu? Dia macam ni. Bila jadi player Kelantan di Kelantan. Contoh player Kelantan di Kelantan. Masa tu Koyum ada buat baju bodoh ya, baju cotton on macam tu lah, tapi letak logo ni kan, buat dalam 100 helai, jual dalam harga 45. Kita tengah top kan, habis. Okey. Si bulai tu habis. Betul. Dia punya fanatik dia akan support kita habis-habis. Buat apa pun. Lain kali jangan jual 45, jual 90. Terus naik lagi ya. Yelah, nak tengah minat. Kan. Kalau nanti kan bila tak minat dah 45 nak turun berapa? Itulah peran. Tapi nak tanya macam ni ada nak tanya jugalah soalan ni kat Koyum. Sekarang ni Koyum jurulatih dan juga Koyum player bola. So sekarang ni fokus utama Koyum ke arah mana? Nak player lagi ke ataupun ke arah jurulatih? Fokus utama Koyum nak main bola lagi. Cumanya dah ada job yang sesuai dengan Koyum, macam job jurulatih ni. Koyum fokus pada jurulatih, di samping tu Koyum tak pernah lupa bahawasanya impian Koyum ni
lagi 3-4 tahun nak main Liga Super. Itu dia. Maknanya dia fokus untuk jurulatih. Okey. Tapi impian untuk main untuk pro masih ada lagi. Masih ada lah. Tapi orang kata follow the flow. Follow the kalau lah ini kita buka cerita kalau lah kan. Impian Qayyum lah. Pasukan mana yang Qayyum nak main? Kalau dibagi peluang lah kan. Negeri Sembilan ataupun dengan tim Terengganu. Oh, ada Akhil Rashid kat situ. Hello YB Amiruddin Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Amiruddin. Amiruddin. Nanti saya bincang dengan YB yang macam mana nak masuk Negeri Sembilan Qayyum. Ya, betul lah. Kenapa Negeri Sembilan dengan Terengganu? Kenapa pilih tim tu? Sebab sekarang ni bukan sekarang ni, daripada dulu lagi fan Negeri Sembilan havoc. Ya, betul. Sampai sekarang dia sama beza dengan tim Kelantan, tetapi Kelantan punya tim bola dah sekarang jatuh. So Negeri Sembilan tengah naik. Tengah on the track untuk dengan Terengganu betul lah. Itu sebab tu kerancakan penonton tu yang buatkan kita adrenaline untuk main bola. Iyalah Lam. Dia macam kita lah Lam. Kalau kita naik atas pentas, buat lawak, orang gelak, kita naik share lagi. Sama juga macam player lah. Bila ada sorakan tu kan makin ni lah. Makin share tu makin orang kata daripada merah tu jadi hijau lah. Okey. Qayyum dah relief dah sebenarnya sekarang. Kalau orang panggil, kalau dalam unit uniform dia dah nak panggil nak bersara. Dia nak relax, nak tenang. Kalau ada rezeki untuk compete ke pro, kalau tidak, kita masih lagi orang kata ada rezeki yang tengah orang kata tengah jalan ni, bersyukur jalan je apa yang dia macam tidak mengejar. Tidak mengejar. Ada rezeki kita ambil. Tak ada, kita stay on the track macam ni je. Sebab macam ni pun dah kira okey lah. Ada masalah. Betul. Okey. Macam Qayyum, lupa saja nak tanya lah. Okay, Qayyum bermain bahagian left back dengan left wing. Okey, left back. Idola orang kata left back. Kita ambil luar. Kalau left back Marcelo lah, Real Madrid. Marcelo sih. Itu memang ada cara dia ada dekat Marcelo tu ada dalam IG you. Boleh tengok macam mana. Ya kan. Marcelo adalah salah seorang left back yang aku suka lah. Dia macam ni, dia left back ni memang naik turun. Tapi yang speciality Qayyum ataupun Marcelo apa semua ni, dia skillful yes. Skillful lah. Betul lah. Dia bola pelik-pelik pun. Kalau kena Marcelo ni memang Marcelo tu yang work canting tu. Yang canting tu lah. Okey, kalau dalam sama. Sebab sama. Memang betul rambut sama. Main bola aku dah pernah tengok kau main bola. Aku lebih elok main lain. Okey. Dalam Malaysia. Okey, left back yang mungkin Qayyum idola dulu. Contoh. Dalam Malaysia ni tak ada left back yang Qayyum idolakan, tapi yang Qayyum idolakan center back Sukuadan. Garang ganas di dalam padang lah. Dia punya leadership dia dalam padang. Sebab pernah main sekali. Okey, ni kita spoil, kita cerita Sukuadan masa Qayyum satu tim dengan Suku. Masa tu lawan Kelantan, Qayyum main kat City. So dalam game tu, tengah game tu, player Kelantan bawa bola kena tangan Qayyum. Jadi penalty. Okey. Sebelum tu Qayyum dengan Syukur ni satu bilik, tahu tak? Satu bilik tidur dalam hotel, satu bilik kan. So bola kena tangan Qayyum. Dia maki tu Qayyum depan penyokong, depan atas padang tengah main tu. Kimak kau jual game budak lancau kau. Dia tu anggap bukan jual game tu kot. Jual game tu. Berderau darah kita cakap. Boh. Tak sengaja mau. Dia betul-betul garang jangan. Bukan kata player. Dia bukan buat-buat. Tak, kalau kau bukan buat-buat, bukan, memang dia garang. Satu memang. Lagi satu, kalau kau main game, kau dalam 90 minit kau penat tau. Kau main. Kau dah struggle. Tiba ada satu kawan kau yang buat mistake. Buat slack tu. Kalau kau rasa aku yang main yang cakap kat sekolah pun dah dapat rasa benda tu kan, kau rasa bersalah tau. Kena yang pro. Lagi boleh tuduh jual game tu. Lepas tu tengah main apa semua, sepak penalti, habis budak tu sepak penalti cakap, aku report kau siap kau jual game baru punya budak berdarah tak ada kan. Kita pun tak pi aku nak pergi buat assist. Nasib baik game tu Qayyum yang assist gol untuk seri 1-1. Nasib baik. Habis game yang tak tahannya, habis game orang tua ni jumpa Yum, dia cakap, Yum, best tak dengan marking aku?
Habis kau jawab apa? Kau jawab lah. Bos, kita satu bilik sekali tu bos. Dapat tergamuk bos deh. Marah saya satu bilik bos. Tapi jarak umur jauh tu. Dengan suka ada jauh kan. Tapi kita hormat lah. Saya panggil setiap kali Indra ataupun Suku, kita akan panggil bahasa ketiga bos lah. Bos lah. Dia mana kira bos lah. Jauh. Okey lah, itulah dia. Tapi nak tanya jugalah, macam Koyum sendiri dah main banyak game kan. Kenangan yang paling indah sekali lah dalam dunia, orang kata. Sebelum kita nak ni lah. Kan? Apa kenangan yang paling manis sekali lah dalam dunia bola? Kenangan yang paling manis dalam bola ni, Koyum dapat main dengan legend-legend Malaysia. Zamani Misbah, Suku Adan, Zamani Misbah, Hairudin, dengan Indra Pia, Syakir Syahri. Syakir Syahri. Arkitek dia arkitek Kelantan. Orang dia tak laju, tenang. Di atas padang. Itu yang paling bertuahnya. Sebab kau dapat rasa main dengan dia orang. Daripada generasi sekarang yang tak dapat rasa, yang sekarang dia orang semua jadi coach ke apa kan. Tak dapat rasa macam mana feel dalam padang dengan dia orang. Betul. Saya dah rasa benda tu dia lain. Kau akan rasa macam kau pandai membola. Kau bayangkan aku ada dalam 3 orang juga budak Raja Lawak yang main mamak putih. Kita 3 orang. Yang lain semua ex-player. Kau akan rasa macam Kau player ke? Kau player. Tapi satu je. Kalau kau dapat bola, kalau main dengan ex-player, kau jangan pandai-pandai nak bawa bola tu. Kau dapat, kau pasti. Kau jangan pandai-pandai. Jangan main ayam masuk kan. Kau jangan tunjukkan hero lah. Tapi bila main dengan ex-player ni, bila kau dapat bola, contoh kau tak pandai. Itu sebab lah kalau kau main kau tak pandai. Kau dapat bola, kau jangan risau. 3 orang akan sampai kat kau. Kau standby untuk passing je. Kau bukan macam main dengan budak Raja Lawak FC. Yang mana kau dapat bola tu hujung padang tu dah minta passing tak. Kau dapat bola kau pandang je kan, dah 3 orang dah sampai daripada kiri kanan. Dah jaga kau lah. Itulah act a pro player. Tapi masalah dia sekarang satu je lah. Dah semakin ramai dah player bola. Tapi kalau terlalu banyak player bola juga dalam Malaysia ni, macam yang Koyum cakap lah, lebih pada kabel lah kot. Itulah kata kan. Orang kata sekarang pengeluaran lebih banyak daripada permintaan ni. Kan. Tapi macam mana Koyum, pendapat Koyum jugalah untuk dunia bola sekarang ni lah kan. Macam mana kita nak balancekan balik orang kata sistem bola tu sekarang. Jangan banyak sangat player lah. Dia kena start daripada bawah balik lah. Dia kena hentikan kabel apa semua ni. Kena start pergi sebab contoh dekat Kelantan ni kita tahu banyak kampung-kampung hulu-hulu apa semua kan. Di hulu-hulu tu banyak lagi budak yang berbakat. Bila buat selection, buat di Kota Baru je. Macam mana yang mak ayah yang tak ada duit dekat Gua Musang, dekat Jeli, datang sini. Sepatutnya association persatuan ni pergi setiap daerah. Okey. Go Musang, go Jeli, go Kuala Kerai. Cari. Scout lah. Scout macam tu. Dia macam apa? Mencari Ramli lah. Mencari Ramli lah. Dia macam tu lah. Tapi bila kau buat kat Kota Baru, orang Kota Baru je lah yang datang. Yang orang-orang yang mampu je lah. Orang mampu lah datang. Itu masalah dia. Nampaknya itu masalah besar tu. Masalah besar tu lama lagi nak pulih tu. Aku risau tak dapat dipulihkan. Risau juga benda tu kan. Sebab dunia kita ni makin lama makin canggih lah. Dia bukan makin lama makin ke belakang. Agak risau jugalah benda-benda yang macam tu. Tapi kalau sebelum kita nak orang kata tamat lah kita punya ni. Nak tanya Koyum sebagai seorang jurulatih sekarang. Budak-budak sekarang kita ambil budak-budak generasi sekarang kan, kita tahu generasi sekarang banyak yang lembik lah, manja lepas tu banyak kepada teknologi. Adakah anak-anak tempatan ni makin lama akan mati untuk bola sepak ni? Saya rasa benda ni tak kot. Sebab macam contoh macam anak saya kan, dia nak ikut jejak macam saya main bola. So saya bagi tahu anak saya tu, okey ni step daddy yang nak main bola. Kau boleh follow step ni tak? Kau boleh follow step ni, kau akan main bola. Ada step. Boleh tak cerita sikit step-step daripada awal sampai untuk macam mana kalau kata kami lah, korang kata yang kat luar yang ada anak mungkin lah, kan? Mungkin macam kau yang cakap kan, ada yang mak bapak yang memang kosong tak tahu pasal sukan, tapi anak dia memang minat sukan. Yalah dia mati kan kat situ. So apa kata kita kongsi dekat sini. Okey, apa dia step macam ni? Step bola ni first training. Yang paling penting training. Yang paling penting apa-apa sekalipun kau nak buat training. Okey, contoh
tak hantar akademi, tak ada masalah buat training seorang. YouTube ada. Betul. Okay, tengok basic training di YouTube and then apply benda tu. Itu yang saya bagi tahu anak saya, sebab saya cakap kat dia, Daddy masa muda dulu tak ada pun YouTube apa semua ni. Betul. Tak ada. Tapi Daddy gilakan bola. Tiap-tiap petang pukul 4 Daddy akan keluar jogging sampai pukul 5 sampai orang tua turun. Hari-hari benda sama. Betul. Hari-hari benda sama. And then dia cakap, Daddy, saya tak abang tak pandai nak sepak bola apa semua. Belajar. Ambil bola satu, sepak kat dinding. Sampai kau pandai. Sepak macam tu. Tu yang saya cakap, budak Gen Z sekarang ni banyak alasan daripada buat daripada action. Banyak tak ada pun action dia macam tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat dia ni. Banyak bagi argue lah. Banyak ni lah. Masa zaman saya budak dulu tak ada pun alasan benda tu. Kita rasa aku nak main bola ni. Macam mana aku nak buat main bola? Macam mana aku nak macam mana aku nak beat? Pergi lah buat benda tu. Kita dulu mana ada YouTube, mana ada internet apa semua. Bola pun boleh beli jump stick dalam Shopee ke apa ke, boleh beli pemberat dalam Shopee ke apa ke. Dulu mana ada benda tu. So benda ni yang generasi sekarang ni tak reti, orang cakap bersyukur lah. Tak reti bersyukur. Sebab sekarang ni banyak kemudahan dah ada. Tapi itulah orang kata pucuk pangkal dia. Sebenarnya mak ayah juga. Dan satu lagi minat tu sendiri lah. Kalau minat tak ada, dipaksa macam mana pun tak ada. Contoh parent tu nak jadikan anak dia ni as a footballer. Parent tu patut tahu bola ni macam mana, apa benda bola ni. Bukan sekadar pergi datang main sepak. Tak, apa benda bola. Memang orang cakap, parent cakap, oh saya tengok APL apa semua. Kau tengok APL, kau kena tengok apa benda positioning dia, defending dia macam mana, how ball dia go through the end to the goal corner, macam-macam istilah dalam bola ni. Ada. Dalam lagi ada. Sebab tu bukan kita macam, saya tak salahkan orang biasa yang tak pandai. Memang dia orang tahu tengok bola apa semua, tapi bila kita cakap lebih deep lagi pasal istilah bola ni, lagi banyak. Sebab tu nak terapkan anak-anak first kali, yang paling penting sekali disiplin lah. Disiplin Betul lah. Orang kata mak ayah pun kena orang kata faham lah bola tu. Kalau tak faham, itu yang jadi tu. Anak saya boleh main. Tapi best juga macam kau cakap, apa-apa pun disiplin. Sebab apa-apa kerja yang kita kena buat pun, sebab yang paling utama disiplin tu juga. Kan? Pusing kot mana pun kau dalam kehidupan kita yang dekat luar pun disiplin pun kena ada. Sama kan. Faham. Paling betul lah tu. Itulah core dia. Betul. Okey Koyum, kita nak sampai hujung ni. Ini aku nak lari daripada tajuk tau. Aku ingat kau nak lari di sini dah. Kejap lagi. Okey, alright. Okey. Kalaulah Koyum bukan player bola lah kan. Koyum jadi apa sekarang? Model ni kalau answer macam ni. Itu bagi kita lah. Bagi kita lah. Kau bagi kita lah. Bagi kita lah. Koyum jadi cikgu PJ. Wah, kena. Kena rasukan jugalah. Wah, ramailah cikgu-cikgu praktikal cair ni. Jahanam. Alright, okey, tapi cikgu lah. Cikgu PJ lah. Cikgu PJ lah. Sebab sukan ni dah mengalir darah daripada dulu. Jadi cikgu lah, betul. Yang sekarang pun dia jurulatih pun cikgu juga. Okey Yom, kita nak cerita lah. Mungkin anak engkau ke, biar. anak ada ataupun ada anak-anak orang kata kat luar sana nak menceburi dalam dunia football. Okey. Kita mesti mulakan daripada kita akan level itu. Dia wakil kelas kot. Wakil kelas. Mula-mula sekali kalau nak pergi ke pro ni, first kali masa sekolah tu kena jadi wakil sekolah first, and then wakil daerah, and then terus dapat jadi wakil negeri tersebut lah. And then naik form 1, if let's say pencapaian tu bagus ke, result tu bagus, pencapaian dalam sukan bola tu nombor 1 di antara semua negeri tu, dapat offer di Bukit Jalil, grab, ambilkan benda tu. Duduk stay dekat Bukit Jalil dalam masa sampai form 5. Keluar main untuk Piala Presiden. And then if let's say Piala Presiden tu scouting daripada Liga Super dah tengok awak punya bakat menyelah, dia sendiri akan serap awak ke first team. Itulah dia. Maknanya ada perjalanan je lah. Scouting untuk
Liga macam dia pro lah punya ni. Diorang akan pergi kepada Piala Presiden tu baru diorang datang untuk scout. Waktu peringkat negeri tak ada lah. Dulu Piala Presiden lah. Sekarang ni kan dah ada AMD. AMD lah. So bila anak-anak dapat masuk AMD, so chances untuk main ke liga atas tu lagi cerah. Maksudnya scouting akan kerap datang lah ke akademi. Scouting akan kerap datang ke akademi. Alright, faham. Bila liga main macam dulu, dulu ingat Milo lah, Milo kan, lepas tu presiden kan. Cuma yang tu setahun sekali. So tak orang kata susah lah. Sekarang makin mudah kan, orang kata hantar pergi akademi. Lepas tu perjalanan dia tak macam dulu lah Sekarang kalau dalam Malaysia ni ada 2 akademi lah yang paling baik, JDT dengan AMD lah. Okay. AMD tu apa sebenarnya? AMD tu adalah Akademi Mokhtar Dahari berpusat di Gambang, Pahang. Kat Gambang tempat dia. Arif Aiman berasal dari situ lah. AMD tu lah. Arif Aiman, Luqman Hakim tu. Asal dari situ lah. Okey, apa-apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Qayyum. Terima kasih. Banyak perkongsian kita hari ni yang benda-benda yang kita tak tahu dalam dunia bola ni kita dapat tahu lah. Mungkin mana-mana yang dekat luar ingatkan kita nak mau cerita sangat pasal bola sepak tak. Dalam Lapar Boa ni kita ada segmen kita. Kita ada segmen stress, struggle dan juga relief. Dengan relief tu kita nak tahu macam mana player bola, macam mana. Next mungkin kita punya guest kita mungkin player lain. Betul, player hoki. Ataupun pemain bola lain. Ataupun kita nak tahu masing-masing ada. Banyak lah. Masing-masing ada stres orang, ada ni. Macam kau pun stres kau lain. Stres lain, banyak. Dengan tak cukup tidur ke? Tak tidur ke? Itu bukan stres tu. Itu struggle. Struggle. Dah pandai lah sekarang. Kepada anda semua yang tengah menyaksikan Lapar Boa ni, kalau boleh subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Sebab apa tahu, nanti kita akan buat pemilihan secara lawak. Tak dah ni kita punya director dah cakap. Producer kita cakap. Okey, siapa yang komen yang terpilih, yang dia rasa bila komen tu bernas, menarik dibaca, yang menunjukkan anda bijak, menyakitkan hati kami. Jadi kita akan berikan anda orang kata hadiah daripada kami punya penaja Bella Clinic. Tapi apa-apa pun sekali lagi lah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Qayyum kerana hadir hari ini kan, dapat berkongsikan orang kata pengalaman beliau dalam dunia bola. Betul. Orang kata daripada indahnya dunia bola sampailah orang kata ada orang kata apa, tak indah, side hitam tu, side gelap tu di dalam dunia bola. Hitam jangan. Tak, side gelap. Taklah pandang aku. Aku pandang kau, aku nak bercakap. Takut aku nak pandang Qayyum. Yang ni side handsome. Right, itu dia dah cerita apa semua. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Jadi kepada anda jangan lupa yang dah menonton, jangan lupa subscribe. Betul. Like dan komen. Kata tu kalau komen kat bawah tu bagi tahu lah suggestion kan. Kalau korang nak komen ikut korang lah. Yang indah pun okey, yang tak indah pun okey. Yang elok kecam. Aku suka korang kecam lah. Korang kecam sebab apa? Sebab kami tak stres. Okey, alright. Apa pun kita jumpa lagi di Lapar Boa. Assalamualaikum.